Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah anda bersama dengan saya sekali lagi, Hana Ismail, dalam podcast Jom Jannah Kelab Mama. Dan Alhamdulillah pada episod kali ini Hana rasa sangat-sangat bertuah dan Hana rasa sangat satu rezeki yang besar untuk Hana juga, sebab pada hari ini kita akan menceritakan segalanya tentang breastfeeding in Malaysia. Dan subhanallah, kita bersama dengan salah seorang lactation counsellor yang sangat disegani, yang memang orang rujuk kepadanya untuk apa-apa berkaitan dengan breastfeeding. Subhanallah, kita bersama dengan Puan Nat Masrum all the way from Johor, guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Hana. How are you, Hana? I'm good, Alhamdulillah. I'm excited sebab Hana sentiasa doa nak dipertemukan dengan lactation counsellor menjelang, betul. Kita pun sedang menanti hari betul. ini. Alhamdulillah, Allah pertemukan saya dengan awak. Subhanallah. So I'm really excited. Okay. Tapi sebelum tu lah kan, kita cerita tentang breastfeeding in Malaysia kan. Hana insyaAllah as a first time mom nanti, pada Hana topik breastfeeding ni adalah sesuatu yang sangat overwhelming untuk first time mom. Sebab apa kita jadi nervous? Sebab kita rasa ilmu yang kita baca terlalu banyak dekat luar sana. Adakah kita boleh hadam semuanya? Kita pun belum lagi nak melaluinya. Dan Hana rasa not just first time mom, mom yang mungkin sedang mencuba anak yang kedua ke, ada anak ke, pernah melaluinya pun akan jadi nervous when it comes to breastfeeding. Sebab apa, mak-mak ni mereka kalau boleh nak cuba yang terbaik provide kepada anak-anak. Tapi kadang-kadang bila lihat orang lain ni lah, kita ni ada social media, kita tend to compare diri kita dengan orang lain. Nampak, ya Allah, sampai ada penuh fridge, kena beli fridge 2. Nak storekan punya stok susu-susu dan sebagainya. Am I pumping enough? Am I pumping right? Am I feeding it right? Macam-macam persoalan. Jadi mungkin untuk topik kali ini, Hana rasa dengan adanya kita buat podcast seperti ini, kita dapat, kata orang, menenangkan ibu-ibu dekat luar sana bahawa as much as breastfeeding ni sesuatu yang digalakkan, tetapi ia jugalah satu pengalaman yang menenangkan dan juga menyenangkan, insya-Allah. InsyaAllah, mudah-mudahan. Okey, tapi in general lah kan, bila orang pergi pada Puan Nat kan, apa yang biasanya mereka suarakan? Apa yang biasanya mereka luahkan when it comes to breastfeeding? Bila kita bercerita tentang breastfeeding ni, Hana, kan, first thing first, susu sikit. Macam Hana cakap tadi kan, ada ibu yang sampai beli 2 peti ais. Jadi mereka akan comparekan hasil mereka, kenapa tak sepenuh peti ais sebegitu kan. Jadi nombor 1, susu sikit. Susu sikit ni kalau kita nak explain panjang lah sebenarnya kan. So bila kita lihat sebenarnya, actually bukan masalah susu sikit, tapi rasa-rasanya apa, Hana? Apa? Emosi ke apa? Okey, emosi tu pun betul juga, tapi sebenarnya ada 2 perkara yang paling utama lah yang saya rasa sangat penting untuk kita kongsikan pada hari ini, iaitu yang berkaitan dengan ketiadaan ilmu dan tiadanya sokongan daripada suami sendiri. Oh, subhanallah. Itulah sebenarnya yang mereka ini akan rujuk kepada saya kerana tidak dapat sokongan dan akhirnya mereka judge diri mereka seolah-olah mereka tiada susu. Subhanallah. Jadi sebenarnya apa-apa saja kata orang perkara yang nak kita lakukan, kita kena ada ilmu. Betul. Jadi bukanlah kita kata breastfeeding satu benda yang it comes naturally. Nanti dah dapat anak, tahulah macam mana you nak buat dengan anak you. Tahulah macam mana you nak latchkan dia. Tahulah nanti susu tu nak keluar macam mana. Tapi sebenarnya hakikatnya walau senatural bagaimanapun fitrah yang Allah berikan kepada seorang wanita itu, tetapi penting dalam Islam, apa sahaja yang perlu kita usahakan, kita lakukan, kena ada ilmu. Okey, in general lah kan, berapa peratus kalau you lihat ibu-ibu di Malaysia ni, mamas dekat Malaysia ni, ada ilmu tentang breastfeeding? Lebih kurang 30 hingga 40% sahaja. That's very low. Yeah, it's surprisingly true. Because low awareness, Hana. Okey, kenapa ya? Kenapa ada mentaliti yang seperti itu, dan kenapa masih lagi rendah tahap kesedaran dan juga ilmu ibu-ibu dekat luar sana mengenai breastfeeding? Walaupun kita ni everything is, orang kata semuanya di hujung jari kan, Hana, kan, tapi macam pelik. Kenapa awareness dekat Malaysia ni masih lagi rendah lah. Sebenarnya mungkin ada dalam perkongsian kita pada hari ini kan. Nombor 1 adalah penyusuan dekat Malaysia ni dianggap sebagai sesuatu yang tabu, sesuatu yang memalukan, sesuatu yang tidak patut dibicarakan secara umum seperti dalam podcast pada hari ini. Jadi bila ada orang kata mentality dalam kalangan rakyat kita sendiri tentang penyusuan ni sesuatu yang patut dibicarakan secara tersembunyi.
terlindung di sebalik kain, bukan secara terbuka seperti ini. Jadi mereka masih lagi tidak boleh menerima yang ilmu penyusuan ini sebenarnya sesuatu yang sangat penting. Jadi disebabkan oleh penyusuan ni sesuatu yang tabu. Okey, malulah nak bagi tahu isteri saya ni menyusu. Okey, saya ni kalau boleh tak nak bagi isteri saya menyusu sebab malu kalau orang tahu. That kind of mentality sebenarnya adalah dalam kalangan suami sendiri yang menyebabkan ramai ibu akhirnya tidak berjaya menyusukan bayi mereka dengan susu ibu. Bermula dari rumah. Kita tak masuk lagi dekat tempat kerja dan sebagainya. Tapi bermula daripada rumah. Orang kata peratusan paling tinggi untuk seorang ibu tu gagal daripada rumah sendiri. Okey, Nat, saya faham bahawa kita ni dalam budaya dan juga culture Melayu Islam yang sangat sensitif akan perihal-perihal aurat, perihal-perihal aib dan juga cara tata susila kita bila berdepan dengan masyarakat luar. Tetapi dalam Islam sendiri, perspektif Islam sendiri, adakah sesuatu seperti ini patut dibincangkan secara tertutup tanpa perlu mewar-warkan di social media? Ataukah boleh kita buka conversation seperti ini? Sebab as much as I'm concerned, kalau kita bercerita bab istihadah ke, bab haid ke, sebenarnya kita patut lebih terbuka. Sebab apa, ini melibatkan urusan rumah tangga, anak-anak dan juga suami juga. Itu baru bab haid, belum lagi bab menyusu. Pandangan Puan Nat macam mana? Islam tu sangat indah. Bukanlah orang kata Islam tu menyukarkan dalam segala urusan kan. Kalau tidaklah orang kata terkandungnya kisah-kisah penyusuan dalam Al-Quran itu sendiri, terutama dalam surah Al-Baqarah, betul tak? Bagaimana para ibu perlu menyusukan anaknya sehingga 2 tahun selagi mana dia mampu kan, dan para suami perlu menunaikan tanggungjawab mereka. Jadi bila kita lihat dekat sini, bila kita lihat orang kata zaman dahulu dengan zaman sekarang, zaman dulu mungkin apa orang kata keterbukaan ataupun kewujudan susu gantian itu rendah. Tetapi bila sekarang ni ramai ibu bekerja kan, industri susu rumusan semakin meningkat. Jadi ibu ada pilihan. Kenapa wujudnya pilihan? Sebab ada alternatif itu. Sedangkan ibu rasa sebenarnya ibu tidak tahu. Jadi kalaulah semua ini kita bincangkan secara tertutup, orang kata perkara yang harus yang kita boleh bincang secara terbuka tapi kita bincang secara tertutup, bagaimana untuk kita pastikan lebih ramai wanita muslimah yang boleh orang kata memahami apa saranan tentang penyusunan Al-Quran tanpa adanya ilmu seperti ini. Sebab bukan semua ilmu-ilmu itu mereka tahu nak cari kat mana kalau kita adakan secara tertutup, betul tak Hana? Betul. Dan barulah saya faham sebenarnya hukum untuk kita mewar-warkan ilmu seperti ini adalah harus dalam Islam. Sangat digalakkan sebab kita tak tahu bagaimana ibu-ibu ini mendapatkan informasi kadang-kadang. Dan kadang-kadang mungkin terdapat kekangan ataupun limitation yang mana mereka tak tahu they can reach this far as far this information untuk mereka faham tentang ilmu penyusuan. Subhanallah. Okey, jadi ini saya rasa kira satu persepsi yang patut kita galakkan, bahawa persepsi belajar ilmu penyusuan adalah harus. Baik secara terbuka maupun tertutup. Okey. Baik, kalau macam tu kan, kenapa masih lagi ada kalangan suami, kalangan suami ataupun mungkin isteri lah kan, yang masih lagi malu untuk mencari ilmu ini. Maksudnya nak menyuarakan hasrat pada suami pun, nak kita pergi, boleh tak kita pergi kelas dictation sama-sama ke, ataupun boleh tak nak pergi kelas ni, ataupun buka social media, jangan buka tu depan orang nampak, malulah. Macam mana itu? Itulah sebenarnya bila kita bercerita tentang kenapa rasa malu ini kan, mungkinlah kerana kebetulan pula baru-baru ini saya ada war-warkan lah tentang menyusu, orang kata ilmu penyusuan secara terbuka in public. Jadi sebahagian suami memberikan pandangan mereka yang mereka katakan bahawa susu ibu itu adalah hak suami. Mereka katakan minta susu ibu adalah hak suami, dan saya faham maksudnya adalah sekiranya suami mengizinkan maka kamu perlulah menuruti. Sekiranya tidak maka sebaliknya lah. Tetapi dalam sebenarnya kalau para suami memahami maksud di sebalik surah Al-Baqarah, ayat 233 kan, dekat situ dah cantik Hana. Bagaimana sebenarnya suami ini perlu menunaikan juga tanggungjawab mereka untuk membantu para isteri menyusukan anak mereka. Andai katalah mungkin ada sedikit cabaran macam tadi Hana kata, jangan buka pasal menyusu dekat depan orang, jangan menyusu depan orang kan. Tapi saya yakin suami yang faham tentang tanggungjawab dan agama,
mereka pasti akan menyediakan solusi pada isteri. Contoh, jangan buka ni depan orang. Tak apalah, awak tak perlu belajar dalam kelas ramai-ramai. Saya malu. Tak apa, saya hire kaunselor untuk awak individu. Itu contoh, betul tak? Itu kalau suami yang faham. Itu kalau boleh bagi solusi lah. Itu kalau boleh bagi solusi. Tetapi kalau kita orang kata suami itu terperangkap dengan orang kata budaya kita yang mungkin menganggap penyusuan itu sebagai sesuatu yang tabu, inilah yang kita rasa mungkin badan berwajib seperti kerajaan dan bukan kerajaan perlu meningkatkan kesedaran kepada para suami pula. Bagaimana untuk menyokong penyusuan susu ibu tu dalam kalangan isteri dan tidak menganggap itu adalah sesuatu yang memalukan. Subhanallah. Okey, kita faham dari aspek situ mungkin lebih mudah untuk kita jalankan kempen. Betul. Bahawa harus untuk kita laksanakan pendedahan seperti ini. Betul. Tetapi mungkin ada juga setengah suami dan juga isteri yang nampak terdapat satu trend yang mana kalangan mungkin mamas dekat luar sana yang mungkin mereka ni excited. Betul. Jadi mereka ter-overshare. Betul. Maksudnya berlebihan berkongsi sampai mendatangkan fitnah. Betul. Bukan sekadar fitnah. Betul. Ada juga sampai membuatkan ibu lain jadi rasa tercabar. Betul. Rasa ini adalah satu competition. Sampai saya terbaca satu artikel dekat dalam Facebook di social media baru-baru ini yang mengatakan ibu ni memang used to berkongsilah tips nak banyakkan susu, macam mana tips nak pumping dan sebagainya, sehinggalah satu hari anaknya itu dikatakan allergic dengan susunya sendiri. Jadi bila dia berkongsi tentang anaknya ada masalah alergi itu, tiba-tiba datang pula komen yang kurang enak mengatakan itulah Niki Farah terlebih share sendiri nampak macam mana Allah datangkan ujian kepadanya melalui susunya sendiri. Jadi bila mendengarkan komen seperti itu, ibu itu terus berhenti berkongsi di social media. Jadi saya rasa macam ini sesuatu benda yang complicated juga untuk kita tangani kan. Kadang-kadang ada ibu dia terlebih overshare. Bagaimana pandangan Puan Nat pula mengenai Saya suka bila ada isu seperti ini, bukanlah suka kerana keadaan itu berlaku, tetapi macam lebih kepada Ain kan. Masya Allah. Ain kan. Ain orang lain kepada ibu tu mungkin lah kan. Macam Hana cakap, ibu tu overshare. Kita tak tahu cara dia ter-overshare macam mana. Mungkin dia berbeza dengan seseorang yang berkongsi atas nama nak memberikan pendidikan. Jadi dia orang kata berikan pendidikan tu tanpa menyentuh mana-mana pihak. Jadi bila kita ter-overshare, inilah susu aku, susu banyak. Saya memang pernah terbaca dekat trade orang kata ibu-ibu terpaling menyusu. Memang jadi perdebatan yang sangat hangat di trade lah baru-baru ini. Jadi antara isunya adalah ibu yang menyusuni mengatakan ibu yang tidak mau menyusuni, ibu yang malas, tidak mau gali ilmu, tidak mau berusaha. Ibu yang tidak memberikan susu ibu ni pula mengatakan ibu-ibu yang menyusui terpaling menyusu. Jadi masing-masing orang kata compare usaha masing-masing. Seolah-olah inilah usaha aku, susu aku banyak ni atas usaha aku. Kamu apa yang kamu buat? Tahu merungut je, tak nak cari ilmu. Jadi bila kita sendiri mengundang ayat-ayat seperti itu, tentulah orang yang membaca tu akan rasa iri hati, sakit hati. Pasti akan ada datangnya doa-doa yang tidak baik, betul tak Hana? Jadi bila kita nak bercerita tentang perkongsian di media sosial ni, saya rasa tak salah. Cuma janganlah orang kata menyakiti hati orang lain. Sebab inilah perjuangan saya selama hampir 7-8 tahun ini. Bagaimana untuk kita berkongsi tanpa menyakiti sesiapa. Baik. Subhanallah. Kalau macam tu kan, apakah ada do's and don'ts kan? Bila kita nak berkongsi mengenai tips penyusuan, kalangan mungkin ibu-ibu yang ada pengalaman. Betul. Nak berkongsi dengan ibu-ibu yang lain kan? Dan bagaimana pula reaksi orang sekeliling terhadap ibu yang baru, new mothers. Faham. Sebab saya jadi takut sebenarnya. Saya takut. Saya cakap dengan suami saya Wawan, nanti kalau I dah bersalin semua siap-siap, I tak nak terima tetamu supaya I tak nak unwanted advices. Betul. Saya tak minta pun sebenarnya nasihat, tapi nanti saya jadi nervous dan saya jadi overwhelmed nanti. Pandangan Puan Nat macam mana? Do and don'ts. Nombor satu lah, kita pun faham bila kita ni menulis ataupun berkongsi video dekat media sosial, ramai orang yang buat don'ts lah. Itu nombor satu. Tak pasti matlamatnya lah untuk FYP dahulu ataupun untuk orang kata mencari engagement yang tidak baik lah. Okay? Jadi kita tanya diri kita dulu, apa tujuan kita nak berkongsi. Mungkinlah ramai ibu-ibu di luar sana, ibu-ibu ini berkongsi bukan atas dasar sebagai seorang kaunselor seperti saya. Jadi mungkin masing-masing nak berkongsi, orang kata sekadar merekodkan rutin harian as a vlog. Jadi kalau begitu tidak mengapalah.
asalkan jangan orang kata menyentuh sensitiviti orang lain. Contohnya, tengok ni semua mami saya dapat susu pekat. Sebab apa? Sebab saya rajin pam 2 jam sekali. You all yang malas nak pam tu, perkataan malas tu je dah orang kata merenggut perasaan kita ni kan. You all yang memang tak nak, you all yang tak nak bonding apa semua tu. Jadi kalau boleh kita elakkan perkataan-perkataan seperti itu, sebab kita tidak tahu apa yang orang kata ibu-ibu lain alami. Dan yang kedua lah kan, saya pun faham, saya pun ramai klien daripada kalangan artis, influencer sendiri. Mereka sendiri memberitahu saya, kadang-kadang mereka sekadar berkongsi je dekat story. Banyak sangat nasihat tidak diperlukan. Buatlah begini, buatlah begitu, susukan begini. Oh, baby tu sebenarnya lapar, baby tu bukan nak susu. Jadi stres, rasa macam tak nak share dah langsung kan. So bila kita lihat kepada orang kata mungkin selebriti ataupun kawan-kawan kita yang berkongsi tentang rutin harian dia dengan bayi mereka, mungkin ada perkara yang kita sebagai orang yang lebih berpengalaman tahu. Nak PM, nak DM tak ada masalah. Tapi kalau boleh gunakan bahasa yang baik. Gunakan bahasa yang betul. Sebab kadang-kadang ibu-ibu ni dalam berpantang tau. Jadi kita tidak mahu, tak kisahlah mereka selebriti ke, mereka ibu biasa ke, terganggu orang kata tempo berpantang tu, sebab kita nak elakkan satu lagi keadaan iaitu postpartum depression. Sebab kita tak nak orang kata disebabkan ayat-ayat jahat kita ni, yang tak baik kita ni, kita memberi mudarat kepada orang lain. Masya Allah. Okay. Satu tips yang bagus. Kita dapat tips yang pertama. Tips yang pertama, kita kena ada ilmu. Betul. Okay. Tips yang kedua adalah kita jangan overshare sangat. Betul. Maksudnya kita pastikan kita niat kita dan cara kita untuk berkongsi mengenai penyusuan tu adalah dengan niat dan cara yang betul. Okay, itu tips yang kedua. Okay. Tips yang ketiga. Okay, tips yang paling saya tunggu-tunggu lagi adalah bagaimana kita nak memulakan penyusuan. Okay. Nak memulakan penyusuan itu sendiri. Adakah sebenarnya seawal anak dalam kandungan? Betul. Sebab I nampak ada pula orang start, kata kena start share, kena start pumping lah dan sebagainya. Jadi apakah betul nasihat seperti itu atau bagaimana? Okay. So ada dua soalan sebenarnya daripada Hana ni. Yang pertama, bila kita nak memulakan orang kata ilmu penyusuan susu ibu ni, dan yang kedua, adakah benar waktu hamil kita perlu pam? Okay. Yang pertama, sebenarnya daripada sebelum kita berniat nak berkahwin lagi, punyalah awal kan. Okay. Saya ramai followers yang masih adik-adik remaja yang muda-muda ni kan, mungkin ada yang tengah tonton kan, yang tengah merakam ni kan, yang mungkin belum berkahwin dan sebagainya, perlu belajar ilmu penyusuan lebih awal. Maksudnya sebelum berkahwin, ini adalah salah satu ilmu yang kalian perlu belajar. Tapi okey lah, contohnya dah dengar ni, alah dah kahwin, dah terkahwin dah. Dah terkahwin baru terdengar benda ni. Tak apalah, selagi mana mungkinlah baby tu belum keluar, this is the right time. Macam contohnya Hana sekarang ni, waktu hamil lah waktu yang kita boleh buat preparation awal. Sebab ilmu penyusuan ni sebenarnya, kalau Hana nak tahu, bila kita orang kata menghadiri kelas penyusuan ataupun kita sebut sebagai kelas antenatal, di mana dalam kelas antenatal tu merangkumi kehamilan, kelahiran, penyusuan pun termasuk sekali, ilmu tangisan bayi dan sebagainya. Jadi dekat sini tak adalah orang kata belajar ni confirm tak ada masalah, kan ada cabaran, tapi kita lebih bersedia. Kita lebih bersedia daripada fizikal dan mental. So bila kita dah dengar, bila nak awal kelahiran ni bayi akan kerap menangis, ibu-ibu masa tu dia akan sangat penat, tak cukup rehat dengan luka jahitan dan sebagainya kan. Jadi apa yang kita boleh lakukan, itulah orang kata persediaan mental dan emosi sewaktu kita mengandung. Andai katalah dah bersalin, tak apa, belum terlambat. Belum terlambat lagi untuk kita gali ilmu secepat mungkin to overcome that problem yang happen pada situasi itu. Okay. Menjawab soalan kedua, perlu tak pam sewaktu mengandung ni, sebenarnya mereka sebut sebagai istilah dia harvest colostrum. Dia nak harvest colostrum tu. So colostrum ni adalah susu awal. Okay, susu awal, dan colostrum ini memang Masya Allah sangatlah amazed, sebab satu sudutir colostrum tu dia mengandungi lebih kurang 3 juta antibody. So memang tak dapat dekat mana-mana. Tak boleh nak kita imitate pun. Tak boleh pun. Ambillah susu colostrum lembu ke kambing ke, memang tak akan dapat tirulah. Dan colostrum ni hanya ada dalam tempoh 72 jam selepas kelahiran. Maksudnya 3 hari je, Hana. Dan biasa 3 hari ni lah ramai mak tak larat nak menyusu. Dia akan macam recover dan ada kekuatan biasa hari ke-5, hari ke-6. Jadi ramai mak-mak tak berjaya lah nak memberikan anak colostrum pada 3 hari yang pertama ni. Okay. So sebenarnya sangat sayang. Jadi ada sebahagian ibu lah, disebabkan mungkin lah kan tertonton video overshare dan sebagainya tu, sama ada dia rasa sangat takut susu colostrum tak keluar, ataupun dia nak collect awal untuk preparation. Jadi perlu ke tidak? So sebenarnya budaya untuk kita collect colostrum ataupun harvest colostrum ni bukan dari Malaysia, dari overseas lah. Mereka dekat sana memang mereka kerap buat
So adakah kita dekat Malaysia amalkan praktis yang sama? Tidak sama sekali lah. Memang langsung tidak digalakkan. Kerana yang pertama sekali, bila kita pam susu ketika hamil, dia juga akan merangsang salah satu hormon yang kita sebut sebagai hormon oksitosin. So hormon oksitosin ni dalam penyusuan adalah hormon yang mengeluarkan susu. Bukan hormon tu baik ke? Ya, dia love hormone. It's very good. Okay. Tetapi dalam masa yang sama untuk ibu hamil, dia akan membantu untuk mengecutkan rahim. Oh, so it's not good for the baby punya progress. Ya, sekiranya belum cukup bulan. Jadi kita bimbang risiko kelahiran pramatang. Ada juga sebagai ibu yang tanya, oh tak apa, saya dah 38 minggu, saya nak buat juga. Supaya saya bersalin awal. Okay. So as we know, dia akan induce kan oksitosin tu, dan dia akan menyebabkan kontraksi rahim kan, untuk mengecut dengan lebih cepat lah. Cuma kita bimbang lah, mungkinlah ibu dah buat orang kata induce, okay, dah ada orang kata kekerapan kontraksi, tapi baby belum bersedia pun nak dilahirkan. Jadi mungkinlah daripada elok-elok boleh bersalin normal, tiba-tiba kena caesar pula. Itu yang kita tidak mahulah. Jadi dekat Malaysia kita memang tidak ada praktis ini, okay, dan sangat-sangat tidak digalakkan, dan memang bukan orang kata polisi pusat latasi kebangsaan ke yang menggalakkan ibu-ibu untuk harvest scholarship. Itu adalah budaya daripada luar lah. Okey, baik. Jadi sebenarnya inilah bukan sesuatu yang digalakkan. Betul. Sebab apa, dia lebih banyak tak baik daripada baiknya. Okey, saya faham. Baik, itulah tips yang ketiga lah. Apakah perlu kita faham awal sebelum kita melahirkan. Yang keempat pula saya nak tanya, adakah sebenarnya kita ni kena beli alatan-alatan contoh macam pam susu, breast pad dan sebagainya, dan juga bra yang sesuai. Betul. Untuk mamas-mamas dekat luar sana menyiapkan diri mereka untuk mereka menyusukan anak mereka. And how much agak-agak kira-kira kita kena spend Okay, Hana dah buat persiapan apa sekarang? Setakat ini untuk lactation tak ada apa-apa lagi. Sebab saya masih lagi tak in tahu the dark. lagi. Saya masih in the dark. Yes. Sebab ada juga kata kalau you start beli pam susu, nanti you akan malas nak feed anak you secara natural. Maknanya you dah start pam tu, nanti dia tak akan keluar lah. Apalah. So kadang-kadang susu ni sebenarnya on demand dia kata. Saya pun tak tahulah sejauh mana kebenarannya. Nak dapatkan pengesahan daripada Puan Nat pada hari ini. Faham. Okey, jadi bila Hana sebenarnya tanya sebagai seorang ibu yang bakal menanti hari insyaAllah, okey, bila nak buat preparation untuk pam susu ni? So sebenarnya kedua-dua boleh. Cuma kita kena tahu apa keperluannya. Sebagai contoh, Hana nak buat preparation sekarang lah. Kadang-kadang ada baby expo dan sebagainya. Ramai nak grab this kind of opportunity kan. Dan ibu-ibu lain pun nak grab sekarang. Sebab kalau beli lepas bersalin tak sempat dan sebagainya. Tak ada masalah. Ada juga ibu yang dikata tak apa, saya nak lepas bersalin sebab saya nak fokus kepada direct feeding. Pun tidak ada masalah. Okey, saya akan ceritakan kenapa. Okay, yang pertama sekali, untuk ibu hamil. Sekiranya nak beli pam susu, saya galakkan ibu-ibu hamil yang nak beli pam susu beli ketika kandungan 37 minggu ke atas. Ada dua sebab kenapa. Yang pertama, sebenarnya untuk pengetahuan macam tadi kita ada cerita tentang hormon oksitosin. So saya sangat-sangat galakkan ibu-ibu yang nak beli pam susu ni cuba dulu, consult dulu. Sebab ramai orang tak tahu nak beli pam susu ni macam nak beli kasut sebenarnya. Kalau kasut kita tak boleh pakai saiz sesuka hati, betul Ana? Kita kena ukur, kita kena test kan. Exactly sama. Yes. Exactly sama sebenarnya macam pam susu. Dia ada saiz yang berbeza. Tapi ramai tak tahu. Beli je. Beli je. Ikut selebriti ni pakai, semua beli. Tahu-tahu kenapa tak sesuai dengan saya? Rupa-rupanya saya tak sesuai dengan pam T20. Bukan. Sebab mungkin kita tidak sesuai dengan saiz corongnya. Jadi dia sebenarnya pam dekat pasaran ni ada pelbagai saiz. Jadi kita kena ukur dulu. Yang kedua, boleh ke ukur dekat kedai tu? Okay, since saya telah orang kata meningkatkan awareness tentang pam susu, kita buat awareness tentang ukur ni since 2021. Masa tu ramai lah orang kata pembekal-pembekal pam susu ni marah lah. Sebab menambah kerja mereka kan. Tiba-tiba bila mak-mak datang kedai, saya nak ukur. Jadi masa tu mereka memang tak buat. Tapi lama kelamaan after 2-3 years yang Alhamdulillah, kebanyakan baby shop, kebanyakan pam susu, kedai pam susu semua provide ukur dulu. Itu yang basic perkara yang mereka boleh bantulah. So disebabkan orang kata awareness yang makin meningkat. Jadi don't worry Hana, memang mana-mana you pergi, insyaAllah you boleh ukur. Okay. Yang kedua adalah, andai katalah dekat kedai tu dia bagi you nak test pam susu lah, ibu-ibu hamil pun yang tengah dengar ni, so 37 minggu of course lebih selamat. Tapi bukanlah kita nak pam sampai susu keluar, kita just test saja. Test saja, rasa selesa ke tidak. Barulah kita proceed beli. Okay, itu kalau you rasa ada keperluan. Kenapa saya kata ada keperluan? Sebab kadang-kadang kita tak tahu keadaan bayi kita selepas
dilahirkan bagaimana. Ada sebahagian baby yang mungkin jaundice, kena tahan dekat ward, ibu dah kena balik dulu. Ada juga ibu yang alami GBS positif, yang baby perlu mendapatkan rawatan antibiotik, dan ada pelbagai orang kata yang kita tidak tahu. Jadi kalau nak beli sebelum kelahiran, kena tahu apa keperluan. Macam tadilah Hana kata, bukanlah sebab ada pam susu tu kita berniat untuk tidak mau menyusukan anak. Tidak. Mungkin kita prepare untuk keadaan ini. Tapi kalau ibu yang rasa dia yakin, tak apa, saya okey je tak nak ada pam susu, saya dah belajar cara-cara nak menyusukan bayi, okey, dan saya nak fokus direct feeding saja. Feed on demand. Tak ada masalah. Boleh je beli selepas kelahiran. Okey. Jadi itu adalah antara tipsnya lah. Betul. Okey. Biasanya lah kan anggaran kos yang kadang-kadang ibu-ibu ni perlu sediakan ataupun siapkan, letak kat tepi siap-siap ni. Betul. Berapa? Dan Alhamdulillah, saya rasa, saya percaya mereka yang breastfeeding ni lebih jimat sebenarnya. Betul. Because let's be real. Yeah. Tengoklah berapa harga untuk susu formula dekat pasaran sekarang. Masya Allah. sangat mahal. Tapi saya kira perlu juga untuk kita tahu, sebab lah kita kan memang, saya rasa sangat penting untuk kita menyediakan bajet yang secukupnya untuk keperluan anak-anak kita. Okey. So sebenarnya kalau biasanya ibu-ibu tanyalah pam susu mana yang terbaik dengan kos, saya akan melihat juga dan membeli cadangan berdasarkan bajet ibu juga. Okey, kita pun tahu ibu-ibu di Malaysia ni ada pelbagai orang kata peringkat, B40, M40, T20 and so on. Jadi sebenarnya pelbagai harga ini boleh kita jumpa pam yang okey. Jadi range harga lah sebenarnya kita boleh dapat around 100 sehingga 2000. Average pam yang okey dekat Malaysia maybe 500. So you standby lah dalam RM500. Mungkinlah ramai cakap, wih mahalnya, baiklah aku beli susu formula satu timbal RM1 kan. Tapi RM500 ni investment for 2 years insyaAllah. Kita boleh guna berterusan selama 2 tahun. Dia berbeza mungkin dengan investment kita sebulan. Susu formula mungkin kita beli seminggu 100 lebih. Itu yang terbaik lah. Okay, sebulan dah 400 contohnya kan. Jadi kalau kita kali dengan setahun je pun dah berapa ribu. Jadi investment lebih kurang 500 tu, you dah boleh dapat pam yang bagus lah, jenama tempatan. Subhanallah. Okey, itu dari segi persiapan ibu-ibu dan juga kos dan sebagainya. Saya nak tanya pula dengan keadaan bayi tadi Puan cakap kan. Puan nak kata kadang-kadang mungkin bayi tu jaundice lah, mungkin ada infection GBS dan sebagainya, ataupun mungkin ada masalah yang lidahnya pendek untuk dia nak latch dan sebagainya. Adakah kita kena foresee semua problem-problem ini, dan perlu tak kita nak force feed juga anak kita? Dan sebenarnya adakah bayi ini mereka sudah ada satu kefahaman dalam otak mereka ni yang nampak je ibu dah boleh tahu nak latch macam mana? Okay. Okay. It's a very good question. Okay. Saya cuba jawab yang soalan berkaitan last tu. Adakah bayi ni dah ada kat otak mereka? Maksudnya dia dah set auto kan? Dia terus nak menyusu. Okay. Sebenarnya bayi ni yang baru lahir ni, dia ada lebih 70 refleks. Refleks ni maksudnya badan, dia bukan dia yang kawal, tapi badan dia automatik kawal. Sebagai contoh lah Hana, kita bersin. Kita hashum. Tak adalah kita plan, kejap lagi I nak bersin. Nak stop bersin. Kejap. Hold 2 jam lagi. Tak boleh kan? Sebab itulah refleks. Okay. Yang memang secara automatik lah. So sama juga bayi kita. Jadi sebenarnya kadang-kadang ramai yang tanya, baby ni dia tahu nak menyusu kat mana. Dia pandai je nak hisap. Dia tak belajar pun macam mana benda tu berlaku. Itulah orang kata keajaiban Allah, refleks yang berlaku. Seperti refleks hisapan, rooting refleks, moro refleks. Itu adalah refleks yang kadang-kala mengelirukan ibu-ibu. Jadi secara tidak langsung, refleks ini memang membantu bayi untuk menyusu. Sebagai contoh, kalau kita letakkan payudara ke dalam mulut baby, memang baby akan automatic suck. Cuma sebab apa dia automatic suck? Anything touch dia punya lidah, analogi dia macam kita kena geletik. Kita tak suka, kita akan respon. Sama juga baby. So kalau kita tak letak orang kata payudara ibu menyusu, kita letaklah pen ke tudung, dia memang akan hisap juga. Subhanallah. Sebab itu refleks. Cumanya kenapa ada baby yang tak pandai nak menghisap? Itulah berkaitan dengan cara pegangan. Nanti mungkin kejap lagi saya akan demo posisi, bagaimana lekapan yang betul supaya memastikan baby ini dia dah tahu dah, sebab dia ada automatic punya sistem, dia dah boleh orang kata menghisap. Cuma macam mana kita nak bantu supaya dia lebih baik. Dan bagaimana untuk kita mengurangkan orang kata gangguan refleks yang lain tu supaya proses penyusuan tu tidak terganggu. Itu yang soalan yang Hana tanya berkaitan dengan apa bayi tu boleh menyusu
secara automatik lah. Soalan sebelum tadi saya lupa bagi pula. bayi yang ada mungkin komplikasi selepas kelahiran kan. Sebab tadi puan nak kata tempoh 72 jam tu sangat-sangat crucial untuk kita bagi colostrum dekat dia. Adakah sebenarnya pihak hospital pun dah standby dah? Walau macam mana pun bayi ni perlu juga diberikan kepada ibu untuk diberikan colostrum dalam tempoh 72 hours itu. Faham. Kebiasaannya kalau kebanyakan hospital yang rakan bayi ataupun breastfeeding friendly hospital, memang mereka akan cuba untuk memastikan colostrum itu diberikan kepada bayi. Okay, so mungkinlah apa orang kata polisi di private dengan government sedikit berbeza lah. Sebab government kita faham bayi sangat ramai, jadi tak bolehlah nak attend one by one. Jadi dekat government, kalau ibu-ibu yang bersalin dekat sektor kerajaan, ibu-ibu yang kena ada ilmu ini, ibu-ibu yang perlu perah susu itu, iaitu colostrum tu, dan hantar kepada bayi yang ada komplikasi ini. Sebab kadang-kadang mereka nak akses kita pun, mereka juga ada tanggungjawab. Tetapi kalau dekat private sector, mungkinlah ibu-ibu dapat orang kata layanan yang VIP, di mana ibu akan diingatkan untuk hantar susu, ataupun bayi walaupun dalam keadaan tertentu masih lagi ibu boleh susukan dekat NICU dan sebagainya. Jadi biasanya pegawai-pegawai kesihatan ini akan berusaha juga untuk memastikan bayi itu mendapat colostrum sekiranya ibu memang ingin berikan. Sebab ada ibu yang tak nak, dia memang lebih fokus nak rehat. Jadi kalau ibu yang ada kesedaran ini, berikanlah, sebab satu sudu colostrum itu mengandungi lebih kurang 3 juta antibody. Sangat-sangat banyak. Okey. Katalah dia tak pernah buat direct feeding kepada anak tersebut kan. Bila dia buat pumping tu ada colostrum tu, dia boleh simpan berapa lama dia boleh simpan colostrum tu untuk diberikan kepada anak tersebut? Okey, biasanya kalau colostrum ni kita galakkan terus beri. Okey, bukan tak boleh simpan, boleh simpan. Dan kalau tempoh hayat susu ni, okey, kalau kita simpan dekat peti ais 2 pintu Hana, dia boleh tahan sampai 3 bulan. Masya-Allah. Okey, ada juga deep freezer yang suhu negatif 20 darjah Celsius tu, dia boleh sampai 6 bulan. Jadi sebenarnya boleh simpan. Cuma kita nak pastikan baby tu dapat cepat-cepat. Jaranglah kita simpan lama-lama sangat lah. Itu yang soalan yang biasa mungkin. Tapi saya nak tahu bukan sebenarnya warna colostrum tu macam mana, and how do we know that kita ni dah produce colostrum tu? Betul. Tanta tu peluh je ke? Macam mana kita nak tahu? Faham. Okay. So, uniknya colostrum ni, dia ada pelbagai warna. Okay. Kebiasaan warna yang saya nampak, warna jernih macam gam, pekat likat tu. Okay. Dan warna kuning, kekuningan emas. Itu biasa dua warna yang saya selalu nampak lah. Tapi warna-warna lain dia mungkin boleh jadi macam warna coklat gelap, dia boleh jadi warna pink, dia boleh jadi warna macam blue, dia boleh jadi warna green. Warna green tu biasanya lah ibu-ibu yang terlalu banyak makan sayur-sayuran, overdose lah. Jadi warna pigment tu kan ada dekat dalam colostrum tu lah. Tapi warna kebiasaannya warna jernih dan warna kuning. Biasanya jernih tu yang macam Hana kata, Tata ni peluh. Ramai juga ibu sangkakan ini bukan susu ni, mungkin something kot cecair terperangkap. No. Itu adalah colostrum. Dan kalau Hana nak tahu, anda kata macam mana Hana nak tahu nanti kan, anda kata you mungkin lah you press ke apa kan, you tengok macam bukan susu, tapi bila you pegang dia melekit, likat, pekat macam gam, itulah colostrum. Oh, subhanallah. Tips untuk mengenali bahawa itu sama ada itu susu ataupun peluh. Betul. Masya Allah, tabarakallah. I believe sebenarnya kita ni, as much as kita dah buat checklist barang apa kita kena bawa untuk kita pergi bersalin nanti di hospital, kita juga kena ada checklist penyusuan. Untuk kita prepare diri kita bila kita dekat hospital nanti, so that it's a reminder. Okay, ni kita dah tick belum? Ni kita dah buat ke belum? Subhanallah. Saya rasa nanti Puan Nat kena bagilah checklist ni sebenarnya. Boleh. Because I already have checklist yang saya nak bawa pergi hospital. Tapi saya tak ada checklist tentang penyusuan. InsyaAllah. Untuk Hana special nanti dan untuk ibu-ibu lain juga insyaAllah. Untuk semua yang menonton Kelab Mamas ni kan, podcast Jom Jannah Kelab Mama. Okey, baik. Tadi kita dah bagi tahu sedikit sebanyak mukadimah lah mengenai apa perlu kita standby dan apa itu pentingnya penyusuan dan sebagainya. Saya kira sekarang ini mungkin perlu juga kita buat demonstrasi sebenarnya kan, especially for first time mothers, untuk mereka tak gelabah nanti, because sometimes mungkin mereka yang akan bersalin di hospital kerajaan ke ataupun mungkin di swasta, kadang-kadang mereka terlupa untuk mengingatkan ibu-ibu ini tentang bagaimanakah permulaan yang terbaik untuk kita placekan kita punya baby, untuk kita menyusukan mereka. Okey, jadi sekarang ni Puan dah bawa ni baby anak siapa pula ni? Ni anak saya, nama Mimi. Inilah anak saya selalu bawa ke mana-mana. Baik, Masya Allah. Hello Mimi, nice to meet you.
Baik. Sekarang ini macam mana sebenarnya cara yang terbaik untuk kita letakkan anak kita posisi terbaik selepas kita dah bersalin tu? Betul. Okey. So, tadi kita ada bercerita tentang so ibu-ibu semua boleh tengok kita ada cerita tentang reflex. So, biasanya Kak Hana, kenapa bayi dibedung sebenarnya adalah untuk memberikan orang kata ketenangan kepada bayi dan sebenarnya nak mengawal refleks. So bedung sebenarnya sangat bagus untuk perkembangan bayi sebab kalau bayi baru lahir kan, contohnya dia dalam keadaan berbaring kan, kita akan nampak tangan dia, kaki dia sentiasa bergerak. So kadang-kadang mak ni excited, dia tengah nak main-main. Sebenarnya dia anxious agaknya. Dia bukan anxious, dia macam autonomous punya pergerakan. So you bayangkan 1 hour dia bergerak macam ni. Kesian dia tu kapai-kapai. Yes, badan macam dia yang gerakkan. Macam di dalam air tapi tak tahu nak buat apa-apa. Dia macam orang kata patung yang dikawal tu kan. So dia sangat-sangat penat. Tapi kita ni pula excited kat Cak. Kita pun biar sebab dia ingat nak bermain. So at the end, biasanya dah lepas 1 jam dia akan sangat-sangat penat. Kalau kita masuk sikit nanti tentang baby massage, sebab tu baby massage sangat penting untuk berikan baby rasa relax. Okay. Jadi bila kita nak menyusukan bayi, perkara yang pertama adalah kita bedung bayi tu sendirilah. So bila kita bedung, automatik tangan dia akan tersisi rapi macam ni. Jadi you bayangkan kalau kita tak bedung, lebih kurang 70 refleks dekat seluruh badan dia, daripada mulut, tangan, kaki semua bergerak serentak. Jadi mana dia nak fokus ke menyusu kan? Bayangkan nak menyusu, kita nak makan tapi tangan kita macam ni. Dia pun confused Kesian dia penat dia kan. Jadi kita kena bedung dia dulu. Okay, so bila kita dah bedungkan bayi, perkara utama adalah bila kita nak menyusukan bayi, kita kena pastikan, ini saya suka guna formula ni. Yang pertama, selari. Selari itu bermaksud kepala, leher, badan bayi adalah selari. Okay, sebagai contoh, kalau saya menghadap depan macam ni, dia nak menyusu dekat payudara. Okay, so analogi ni seperti kita, kalau kita makan, kita akan makan macam ni. Tak selari tu contohnya begini Hana, ini kebiasaan ibu-ibu buat. So nanti Hana ingat tau, kebanyakan ibu-ibu bila dia pegang, dia akan pegang macam ni lah. Macam seolah-olah dia berbaring kan. Okay, di mana badan dia akan menghadap ke atas dan hanya kepala bayi saja menghadap ke payudara. So, bila kita lihat daripada pandangan depan, kepala dia macam ni. Okay, dan analogi dia Hana, kita kena makan macam ni Hana untuk 5 minit. Apa jadi Hana? Tak selesa dan sakit. Tak selesa dan sakit, betul tak? Bayi juga begitu. Cumanya bayi tu tak pala nak cakap mami tak selesa kan. Jadi biasa dia akan buat apa kalau dia begini? Kalau kita menyusu lama sangat, 5 minit, Hana kata leher dia tak selesa. Jadi baby yang tak selesa, dia akan respon macam mana? Menangis ke atau? Betul tak? Biasa menangis lah. Dan daripada sini, itulah yang akan menyebabkan bila baby menangis, disebabkan oleh posisi yang salah, ramai mak akan anggap susu tak cukup. Jadi daripada situ saja sebenarnya. So kita kena pastikan nombor 1, dia mesti selari, kepala, leher, badan dia selari. So bila dia selari, macam kita lah menghadap depan. So kepala dia tak sakit. Jadi kita tekap ke macam mana? Betul. Okay, bila dah selari, kita akan pegang dia rapat. So kata kunci yang kedua tadi, yang pertama selari, yang kedua rapat. So rapat ni, kalau saya masukkan tangan ni, Hana tak lepas ke bawah. Jadi ni yang kedua adalah rapat. Kenapa rapat? Sebab bayi ni dia suka orang kata simulasi yang sama seperti dalam rahim. Dia nak orang kata something yang rapat. Dalam rahim dia lebih kurang macam ni kan. Kaki dia sentuh kat perut dia. So dia nak something yang rapat macam tu. Jadi kita memberikan simulasi rahim sewaktu menyusu. Okay. So yang ketiga, kadang-kadang kita nak menyusu ni bukan sekejap Hana. Ada lama, 15-20 minit. So adalah sangat bagus untuk kita sokong dia. Sokong dia dengan apa? Dengan bantal. Okay, jadi yang pertama tadi selari, rapat, sokong, dan paling penting kita pastikan keseluruhan badan bayi semua menghadap ibu lah. Kan? Itu saja. Jadi bila kita memastikan cara pegangan tu adalah betul, secara automatik bayi akan dapat melekap dengan betul sebab bayi tu memang dah ada refleks hisapan. Jadi daripada situ bayi boleh menyusu dengan lebih baik. Baik. Okey. Kalau Puan nak tengok kan, berapa ramai sebenarnya ibu yang tak perasan bahawa posisi yang mereka letakkan untuk bayi mereka ni salah. Kalau 10 ibu, 7 orang. Hanya 3 tu sama ada mungkin mereka dah pergi kelas atau kebetulan. No. Majority. Okey. Jadi ini satu ilmu yang baru semua orang kena tahu bahawa posisi bayi dengan ibu sangat-sangat penting untuk memastikan penyusuan itu berjalan dengan lancar dan juga sempurna. Hakikatnya rupanya 70% kalau macam tu. Betul. Kalangan ibu meletakkan posisi anak mereka dengan salah apabila mereka nak menyusu. Subhanallah. Okey, itu baru posisi. Betul. Rasanya macam Masya Allah, itu banyak baru posisi lagi. Okey, dari segi lekapan pula. Okey, untuk latch pula kan. Okey, berapa ramai ibu-ibu yang sebenarnya tahu this is the right latch?
Okay. Okay, kalau posisi tadi biasanya memang majoriti ramai tak tahulah. Tapi kebiasaannya bila dia punya posisi betul kan, automatik lekapan okey. Oh, ya ke? Ya, dia seiring. Oh, subhanallah. Posisi yang betul akan menghasilkan lekapan yang efektif. Dia macam sains kan. Dia mesti seiring lah, semakin apa. Jadi ibu-ibu yang lekapan dia tak okey tu, biasa kita akan check position. Biasa mesti masalah position dululah. Jadi bila dia punya position dah betul, okay, so ini mulut baby lah kan. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, saya tunjuk kat sini lah untuk Hana. Okay, so ini mulut baby. Jadi kalau ibu yang tak tahu, kadang-kadang bila dia pegang bayi tu terlalu jauh. Jauh, tak rapat tau. Dia pegang macam dah betul, tapi jauh. Perut dia tu boleh masuk kan, boleh tak bola lagi kat sini kan. So bila jauh, apa yang berlaku adalah baby hanya menyusu dekat puting hujung je. So bila dia menyusu dekat hujung macam tu, itu akan menyebabkan lekapan jadi tidak betul. So kalau baby itu dipegang dengan baik dan dipegang dengan betul, secara automatik dia akan dapat masukkan sebahagian areola tu ke dalam mulut dia dengan baik. Macam penuh je? Ya, betul. Itulah cara lekapan yang betul. Kalau lekapan yang tak bagus, dia hanya hisap dekat bahagian depan, macam tak penuh kan. Jadi kalau kita nak tahu daripada segi fizikal bayi itu sendiri, kita nampak pipi dia kembung. Kalau dia salah tak betul lah tu. Masya Allah. Okey, sepertinya kita nampak ilmu-ilmu yang kita kongsi ni macam mak-mak perlu tahu. Okey, tapi adakah sebenarnya ayah juga, ayah-ayah, papas-papas kat luar sana kena alert dengan hal-hal seperti ini. Baik posisinya lah, baik kolesterolnya lah, baik cara nak pumping ataupun dan sebagainya. Adakah mereka juga perlu tahu dan seberapa kerap mereka kena beri sokongan dan bentuk sokongannya bagaimanakah perlu mereka berikan? Sekarang ni kita nak cakap pasal peranan ayah pula dalam fungsi penyusuan ni. Okey, sebenarnya bila posisi penyusuan ni, bila ibu-ibu yang menghadiri kelas saya, memang saya galakkan untuk bawa pasangan mereka lah. Kerana surprisingly, untuk 4 hours kelas bersama dengan saya, ayah banyak main peranan. Ayah yang belajar posisi dulu. Kenapa? Sebab isteri ni biasanya Hana belajarlah macam mana kan dia cepat lupa. Ya, betul. Dia tak ingat dah. Belajar bawa barang. Semua lupa. Saya suka golongan ayah ni, walaupun dia tak mencatat tak apa, tapi dia sangat memberikan tumpuan. Dan bila mereka belajar cara pegang yang betul, mereka akan menjadi breastfeeding helper yang pertama dekat rumah. Dan daripada testimoni yang kita dapatlah, feedback daripada kita punya peserta-peserta seminar sebelum ini, alhamdulillah ayah-ayah yang volunteer pergi ke depan nak belajar posisi penyusuan, mereka itulah paling terror dekat rumah. Isteri mereka alhamdulillah daripada hari pertama, ayah ni yang tolong betulkan. Sebab dia lebih ingat tau. Isteri tak ingat lah. Isteri memang tak ingat. Itu orang kata penambahbaikan daripada sesi kelas saya. Dulu saya fokus pada isteri. Lepas tu bila saya nampak kenapa tak berjaya juga kan, saya cuba dengan ayah, Masya Allah. Peratusan kejayaan peserta seminar saya untuk menyusukan bayi mereka meningkat. Rupa-rupanya peranan ayah tu bila dia belajar, dia lebih ingat. Dia jadi breastfeeding helper. Dia yang tolong tegur, dia tolong yakinkan isteri mereka lah. Okey, jadi itu yang orang kata membantu sebenarnya. Bukan kata kelas tu hanya untuk isteri ataupun mamas je. Sebenarnya topik ni adalah untuk ayah sebenarnya. Baik. Okey, kalau begitu, seberapa kerap ayah perlu ingatkan kepada mamas kekerapan menyusu ataupun kena cakna keadaan bayi tu ini sudah masanya untuk menyusu dan juga mengejutkan ibu tu daripada berehat dan sebagainya. Sebab saya kira takkanlah semua benda kita nak letak dalam kepala kita. Berapa jam nak tidur, nak kena set. Kita kena juga orang untuk bagi kita support dan juga galakan. Sayang, ini dah ni waktu nak kena feed baby ni. Begitu kalau saya memang sangat-sangat welcome lah kalau suami saya buat demikian kepada saya. Betul. Okey, jadi seberapa kerap kalau bayi yang baru lahir, biasanya kita akan demand based on baby punya feeding time lah. Feeding time ni bukan kita yang create time dia tu, dia ada queue feeding dia. So maksudnya kita feed on demand. Ada setengah bayi 1 jam sekali, ada setengah bayi 40 minit sekali, ada setengah bayi mungkin 1 jam setengah sekali. Kita boleh nampak daripada dia punya feeding queue. Feeding queue ni contohnya bila dia dah tidur, so kita nampak bila dia dah satu tahap dia tidur tu mungkin dalam tempoh 40 minit ke 1 jam, kita akan nampak seperti gaya dia menggerak-gerakkan kepala. Itu dia dah berikan early sign of queue feeding. Jadi untuk macam mamas yang jenis orang kata panik kan, jadi ayah-ayah ni dah boleh lah angkat baby siap-siap, kejutkan isteri dan suruh isteri bersedia. Dan paling penting sebenarnya Hana, ramai ibu bila dia menyusukan bayi ni, kadang-kadang ayah pun tak tahu ibu ni lapar sebenarnya. Jadi sebelum next session tu, pastikan ibu ni dah cukup air, cukup makan. Itu yang paling utama sekali lah.
Jadi ayah-ayah kat luar sana, providers kat luar sana, tolonglah sediakan makanan yang cukup. Ya, betul. Sebelum Snacking nak kejutkan sihat. isteri tu, Betul. nak tunggu bagi anak, mana anak nak makan. Tapi bini sendiri tak makan. Betul. Macam mana? Kena isi tank dulu. Kena isi tank dulu. Baik, saya kira antara salah faham lah kan. Apakah salah faham yang common lah, biasanya berlaku antara suami dan juga isteri bila berkaitan dengan penyusuan anak-anak ni sewaktu tempoh menyusu tu? Okey. Paling kerap salah faham ni berlaku adalah dalam tempoh sebulan pertama lah, ataupun dalam tempoh berpantang. Sebab apa? Masing-masing penat. Masing-masing burn out. Kadang-kadang kalau suami yang bekerja tu dapat cuti paternity 7 hari je. Okey, jadi masing-masing orang kata beradaptasi dengan dunia baru, tak cukup rehat. Jadi masing-masing orang kata tidak waras jugalah dalam memberi pendapat. Okey, jadi biasanya salah faham yang pertama, setiap kali bayi menangis, mesti suami akan ingat tak cukup susu. Isteri ni dah confident dah. Isteri dah confident yang cara menyusu semua dah betul, dah tengok dah. Orang kata video ni cara menyusu semua kan. Tapi suami masih lagi ada tanggapan bayi menangis sebab tak cukup susu. Jadi dekat sinilah kita nak kena orang kata create awareness juga yang sebenarnya tangisan adalah satu bentuk komunikasi daripada bayi. Dia tak pandai nak cakap, mak saya lapar, mak saya nak berak kan. Jadi the only way adalah menangis. So kita kena belajar jenis tangisan bayi. Apa maksud di sebalik tangisan? Apa maksud kalau bayi tu pronounce neh? Contohnya dia lapar, dia mungkin dia nak berak, dia mungkin dia mengantuk. Jadi dekat sini juga ibu dengan ayah ataupun suami itu sendiri kena ada usaha juga untuk mengenal pasti bunyi tangisan bayi supaya tidak ada salah tanggap itu. Okey, yang kedua, jaundice lah. Bila ada demam kuning, tak turun kuning mesti tak cukup susu. Sedangkan mak tu dah bersungguh-sungguh menyusukan bayi. So tentang jaundice pun kita kena faham tentang orang kata fisiologi jaundice itu, proses penurunan dia bagaimana dan bukan salahkan susu semata-mata. Baik. Jadi kalau kena jaundice semestinya tak cukup susu. Betul. Masya Allah, tabarakallah. Okey, baik, itu bagi first time mamas. Okay? Betul. Bagi mak-mak yang dah ada anak 2, 3 dan anak-anak mereka yang sebelum ni masih juga menyusu ataupun mereka melahirkan anak kembar, triplet, sebab sekarang ni kan mungkin ada orang buat IVF ke, tiba-tiba jadi betul anaknya kan. Jadi macam manakah mereka nak mengurus penyusuan kepada anak-anak ini, dan kadang-kadang prioriti tu nak bagi kat siapa? Dekat, sebab yang first ni pun demand juga, yang baby ni pun lagilah itu hak dia juga, tak boleh kita nak tolak. Bagaimanakah caranya tu? Okey, kalau contohnya ada 2 bayi maksudnya seorang dah lahir, betul? Dah jadi besar sikit lah, mungkin dah setahun kan, yang seorang baru lahir. Okey, so kita lihat kepada kepala utama usia mengikut usia anak itulah. Kalau anak pertama tu dia masih lagi dalam tempoh penyusuan, iaitu 2 tahun ke bawah, tak salah kalau ibu mampu untuk menyusukan kedua-duanya. Saya nak cerita sikitlah tentang keunikan dan keajaiban payudara kita. Okey, di mana kalaulah kita menyusukan 2 bayi secara serentak. Contoh sebelah abang setahun ke atas, sebelah adik baru 1 hari. Kedua-dua payudara kita akan menghasilkan komposisi susu yang berbeza. Satu mengikut usia bayi 1 hari itu, satu mengikut usia setahun. Wah, macam coffee machine. Masya Allah. Ada latte, ada decaf. Okey, bagaimana reseptor dekat payudara kita boleh mengenal pasti usia anak daripada air liur tu saja. Dan akhirnya badan kita akan merembeskan hormon dan akan memberi signal untuk badan menghasilkan contohnya jumlah protein, jumlah lemak, zat besi mengikut usia bayi itu. Subhanallah. Subhanallah. Jadi tak perlu risau. Ada yang risau nanti kolesterol habis macam mana? Tak perlu risau. Sebab payudara kita lebih bijak daripada profesor. Itu semua kuasa Allah. Okey, di mana payudara kita boleh orang kata menghasilkan susu mengikut keadaan bayi. Andai kata abang tengah demam, baby sihat kan? So payudara kita akan menghasilkan lebih banyak antibody untuk abang. Bila baby menyusu, dia akan reducekan, dia lebih kurang macam tu. Okey. Jadi kalau masih dalam usia ataupun dalam tempoh penyusuan, tidak salah jika ibu mampu. Andai kata anak yang pertama tu dah melebihi tempoh penyusuan, contoh dah lebih 2 tahun, nasihat saya ajar dia untuk wean off. Okey, sebab penyusuan susu ibu ni kita sarankan sehingga 2 tahun lah. Dalam Al-Quran pun ada dalam 2 tahun daripada sudut kesihatan sendiri sampai 2 tahun. Sebab apa? Fokus anak 2 tahun ke atas adalah daripada pemakanan lah. Dan kita tak nak lah mak tu menyusu sampai anak 3, 4, 5 tahun. It's not good untuk perkembangan seksual anak itu sendiri. So tidak bagus. Jadi belajar untuk wean off. Dan kalau bayi kembar pula bagaimana? Kan bayi kembar ni sedikit mencabar. Sejujurnya, bila saya menyantuni ibu-ibu yang ada bayi kembar, saranan saya adalah cuba dapatkan helper. Kalau tiada helper, suami itu sendirilah kena mainkan peranan. Sebab kadang-kala bayi kembar tu nak menyusu serentak. Kadang-kala dia nak menyusu secara bergilir. So memang mak tak ada rehat. Jadi kena orang kata take turn lah dengan ayah.
untuk sama-sama memberikan susu. Cuma dekat sini saya nak selitkan sedikit lah. Bila kita kata ayah memberikan susu untuk bayi yang baru lahir ni, saya just nak orang kata berikan pendidikan ini di mana kita tak galakkan kalau nak beri susu untuk bayi 30 hari ke bawah menggunakan botol. Bukanlah tak boleh. Tak galakkan sebab apa? Kebanyakan bayi ada kecenderungan untuk mengalami keliru puting ataupun nipple confusion. Jadi keadaan ni yang berlaku apa? Baby dah tak nak menyusu direct. Dia nak botol je. Sebab dia belum lulus lagi. Tak dapat lagi lesen L. Tak pandai lagi nak menyusu macam mana. Tiba-tiba kita dah bagi orang kata alternatif yang mudah. So kebanyakan ibu akan experience baby dah tak nak menyusu. So apa yang berlaku dekat mak ni? Baby tu okey je. Kita boleh bagi alternatif kan. Mak akan rasa sangat sedih. Postpartum depression. Dia rasa macam tadi Ana dia cakap, kalau aku tak bagi susu ibu, bagi susu formula uselessnya. Dia akan ada perasaan-perasaan macam tu. So kalau boleh kita nak elakkan segala perasaan ini, kita tahu apa yang kita mahu buat. Dan kalau kita dah tahu dan kita dah bersedia, and then boleh je lah bergantung kepada diri masing-masing. Baik. Setakat kita berborak ni kan mengenai ilmu penyusuan kan, apa yang saya faham adalah dia tidak ada satu formula untuk semua orang. Dia ada untuk orang lain, dia berbeza-beza pengurusan penyusuannya. Okey, kalau begitu, kalau maknanya kita ni kena tengok sendiri macam mana kita nak menguruskan anak-anak kita dalam bab penyusuan ini. Adakah itu bermakna kita memang tidak boleh tidak sebenarnya memang memerlukan pakar untuk membantu kita mengurus proses penyusuan anak itu, ataupun cukup hanya kita buka tengok tips saja, Google je lah, cukup lah. Macam mana tu Puan Nat? Bergantung kepada orang kata kesediaan ibu itu menerima dan memproses suatu input. Saya sendiri bukan jenis yang belajar daripada orang kata online terus faham terus pandai. Tak, saya memang kena berguru secara one to one. Saya kena buat praktikal one to one. Itu adalah jenis saya. Ada sebahagian ibu sangat hebat, dia baca je dia dah boleh imagine macam mana cara nak buat. Ada juga sebahagian lain menonton orang kata audio, mendengar audio, menonton video, dia dah boleh buat. Jadi adakah perlu ataupun tidak pakar untuk datang membantu kita, bergantung kepada situasi ibu itu sendirilah. Ada setengah ibu dia okey je. Dia belajar sendiri online, dia okey. Dia faham, dia hadam dan boleh terus buat. Tapi ada sebahagian ibu dia baca, dia tak faham, dia tak dapat bayangkan, dia tak boleh nak imagine walaupun kita dah bagi orang kata video, cara nak buat dengan betul, mereka juga tak boleh nak tiru fasi. Okey, mengikut keadaan masing-masing. Jadi untuk ibu-ibu ini yang sedang kata susah betul nak faham kan, lebih baik dapatkan bantuan. Pakar datang ke rumah anda. Baik. Okey, ini bagi soalan yang bagi ibu-ibu yang berkerjaya lah kan. Ini bagi ibu-ibu yang berkerjaya juga. Saya percaya ini adalah satu ketakutan mereka juga kan. Apabila mereka nak meninggalkan anak mereka, for first time moms, pasti mereka akan gelabah. Macam mana nak bagi persiapan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Ataupun mungkin kadang mereka perlu pergi jauh. Tak berjumpa anak berhari-hari, walaupun mungkin baru selesai pantang, mungkin menaikkan umrah ke ataupun haji ke. Jadi macam manakah caranya untuk memastikan bahawa bekal susu tu sentiasa ada walaupun dia bekerja. Maksudnya perlukah dia nak pumping juga, ataupun adakah cara tak payah pakai pumping, kita tekan dengan tangan je pun boleh, supaya benda tu akan sentiasa ada. Maksudnya kita macam menipu badan kita. Kita tengah on demand sekarang ni. Macam mana? Okey. Ada 3 situasi saya nampak daripada soalan Hana ni. Ibu bekerja, ibu yang perlukan simulasi ataupun stimulate tapi tanpa pump tu untuk macam memanipulasi brain kita. Dan yang ketiga adalah ibu yang pergi umrah dan haji. Saya berminat nak bercerita tentang ibu yang pergi umrah dan haji sebab kita masih lagi baru kan. Di mana tahun ini Masya Allah, Alhamdulillah, saya dapat ramai orang kata DM daripada ibu-ibu muda yang menyusukan anak dan pergi haji. Dan hakikatnya pergi haji untuk menguruskan susu ibu tidak semudah pergi ke negara-negara lain. Tak sama langsung macam pergi umrah dan tak sama langsung macam pergi bercuti ke mana-mana negara. Dan saya agak malu sebab saya sendiri tidak ada pengalaman menunaikan haji. Mungkin ada pengalaman sekadar menunaikan umrah. Jadi awalnya saya membantu ibu-ibu yang pergi haji ni dengan tips-tips yang kita dah biasa kongsikan lah. Tetapi rupa-rupanya orang kata undang-undang di sana sangat-sangat ketat. Dan ibu-ibu ini kalau diikutkan dengan peraturan yang sedia ketat itu perlu buang susu lah sebenarnya. Tapi Alhamdulillah doa mereka tiada hijab.
ramai orang kata doktor yang nak membantu, yang nak menyediakan surat untuk membawa susu. Okey, pihak tabung haji, pihak Kementerian Kesihatan Malaysia yang terlibat sama. Jadi alhamdulillah mereka ini berjaya membawa pulang susu mereka. Okey, itu saya nak kongsikan sikit. Mungkin ada bakal jemaah haji tahun depan perlu buat persediaan mental juga bagaimana untuk menjayakan penyusuan di sana. Okey, dan yang kedua adalah ibu bekerja. Macam mana nak buat? Kalau ibu bekerja tu dia mungkin tidak ada kekangan. Macam tadi kan saya Hana, waktu saya jam tadi, saya pump susu lah. Sebab tu saya dah hagas, saya minum air je. Subhanallah. Sebab kita dah keluarkan susu kan. Saya pump nak susu. Ambil balik, nak ya, refill betul. tambah lagi nak bekal. refill balik kan. Kita pump susu di mana-mana yang mengikut kesesuaian. Kalau macam contohnya kita punya working hour tu memang sangat fleksibel, kita memang tak perlu nak pergi bekerja ke sana sini, boleh pump susu dekat tempat masing-masing. Okey, tapi kalau kita perlulah bergerak kan, kita boleh pump susu dalam kereta sebab sekarang inovasi pump sangat canggih. Boleh pump sambil memandu, okey, boleh pump orang kata sambil mengacara dan ada juga kalangan ibu-ibu yang mengikuti saya, mereka adalah daripada anggota polis dan tentera. Masya-Allah, orang kata pergi hutan pump susu. Saya sangat-sangat selut lah. Respect lah. Sangat-sangat respect. Itu tak termasuk lagi dekat pelabuhan dan sebagainya. Memang saya sangat-sangat selut lah dengan ibu-ibu begini. Okey. Jadi maksudnya kalau ibu-ibu begini ada tanggungjawab dan ada kemudahan, pumplah susu. Dan tadi Hana ada kata, boleh tak kalau kita nak picit-picit tangan, kita just nak bagi tahu badan kita, tengah ada signal ni, tengah ada orang kata demand. Sebenarnya ada ibu yang terpaksa buat begini. Siapakah mereka? Ibu-ibu yang bekerja di OT ataupun operation theatre room yang sedang menjalani pembedahan dalam keadaan yang tidak hygiene. Jadi kadang-kadang ada ibu yang bekerja dalam bidang ini seperti doktor ataupun staff nurse, mereka sempat pakai pump susu dulu. Dan kadang-kadang atas faktor hygiene tu mereka memang pump dan endam je. Ada sebahagian tu tak sempat, kadang-kadang proses tu 6, 7, 8 jam kan. Jadi apa yang mereka buat, mereka lari sekejap buat rangsangan saja. Memang tak collect susu langsung, just nak bagi tahu badan kita ada stimulasi, ada demand lagi. Itu saja. Sebenarnya tiga-tiga keadaan yang berbeza. Okey, bercakap pasal rangsangan tu kan, apakah bentuk rangsangan yang terbaik untuk memastikan, memberitahu kita punya brain, kita punya body that we are still feeding our baby? Tentulah yang pertama adalah hisapan bayi itu sendiri. Okey, jadi kalau ibu-ibu yang sejurus selepas melahirkan yang selalu risau susu tak keluar, pastikan rangsangan daripada bayi itu ada. Yang kedua, dengan teknik perahan tangan. Okey, sebab teknik perahan tangan ni kita boleh mengawal proses pengeluaran tu dengan lebih baik. Dan yang ketiga, dengan menggunakan pump. Walaupun pump ni nampak macam berteknologi, tapi dia tak jatuh kepada nombor satu sebab daripada segi pressure dia tidak dapat meniru pressure daripada hisapan bayi. Di mana hisapan bayi ni kita ada dua jenis pressure, positive pressure dan negative pressure. Dan pump susu dia hanya ada satu pressure saja, negatif. Jadi badan tu dia macam pump dia akan jatuh sikit. Tapi kalau daripada hisapan bayi, memang lebih cepatlah pengeluaran susu tu berlaku dan perahan tangan yang kedua. Tapi tentulah kalau ibu bekerja takkanlah nak bawa baby kat tempat kerja kan. Tentulah kita kena berinovasi dan menggunakan pam susu. Baik, kita sudah tahu mengenai alatan. Cara nak mengepam dan sebagainya. Okey, ketiga, I rasa ni semua memang boleh relate lah. When it comes to fashion, okey, perempuan ni pastinya mereka ni tak lari daripada suka nak bergaya. Betul. Okey, adakah mereka perlu mengubah fashion mereka totally, especially untuk wanita Islam kan? Betul. Macam mana cara yang terbaik untuk mereka berpakaian? Betul. Pada masa sama memudahkan mereka untuk menyusukan anak-anak mereka tapi looks fashionable at the same time. Okey. Kalau Hana nak tahu kan, setiap kali saya melahirkan anak saya, sekarang anak saya nombor 5 berusia 9 bulan. Semua anak saya akan invest baju menyusu sampai 2 tahun. Oh, subhanallah. Stok menyusu barulah saya selesa nak pakai baju biasa. Sebenarnya bukanlah sebab anak tu penghalang saya nak berfashion, tapi sekarang ni baju-baju menyusu, macam contohnya baju yang saya pakai ni adalah baju menyusu juga. Yang simple dan selesa. Okey. Banyak baju menyusu yang berfashion dekat luar sana. Jadi kita rasa lebih selesa bila nak menyusu tu mudah. Tak perlu nak selak-selak angkat baju dan sebagainya. Sebab inovasi baju itu sendiri yang memudahkan. Tapi kadang-kadang ada ibu yang macam ada waktunya dia nak berfashion. Mungkin nak pergi event kan. Waktu tu tak bawa anak kan. Dia kena sediakan pam susu lah. Waktu tu dia nak pakai baju paling susah. Tak ada zip, tak ada button kan. Jadi itu terpulang. Tapi kebanyakan ibu-ibu
Alternatif dia, kalau tak ada baju menyusu pun dia akan cari baju yang ada zip ataupun yang berbutang. Memang secara automatik kita akan rasa macam tak apalah, nak senang lah, tapi nak bergaya juga. Dia macam tu. Apakah ada keperluan yang penting untuk kita menyediakan kain untuk menyusu tu kepada diri kita, ataupun sebenarnya tak perlu pun nak beli kain tu untuk tutup, untuk cover? Faham? Nursing cover kan? Okay. Baru-baru ini saya ada menulislah tentang menyusu di public. Okay. Dan mendapat orang kata kecaman yang sangat dahsyat lah daripada golongan lelaki, di mana ada sebahagian mereka yang menganggap perbuatan memakai nursing cover itu seumpama berasmara di depan awam tapi berselimut. Soalnya macam memberi bayangan kepada dia macam tu lah. Okay. Jadi macam ada sebahagian kata tak guna pun pakai nursing cover tu, macamlah kami ni lelaki-lelaki tak tahu. Dia kata begitulah kan. Tetapi very harsh comments. Yes, very harsh comments. Men and people yang mudah menghakimi. Baik. Betul. Okay. Cuma adalah satu keperluan jika ibu itu mungkin dia berada di satu tempat yang tak ada nursing room. Takkan nak menyusukan anak dekat tandas. Mungkin surau pula sangat sempit dan kecil. Jadi kita tidak tahu situasi ibu itu berada di mana. Jadi nursing cover itu sebenarnya sangat membantu untuk ibu itu menyusu dalam keadaan yang dia tidak dapat mencari bilik yang tertutup. Dan ibu-ibu menyusu ni, dia pun tahu menjaga kehormatan dia. Tak adalah dia menyusu kat tengah-tengah, hai saya tengah menyusukan anak. Tidak. Dia biasanya dia akan mencari tempat yang tersorok. Kalau dia pergi dekat kedai makan, dia akan cari tempat yang paling hujung dan tersembunyi kan. Sekiranya anak dia nak makan, dia kadang-kadang anak menangis nak makan, nak minum susu ni, kita dah tak boleh nak kawal kan. Walaupun mungkinlah ibu tu sediakan botol susu, behavior anak tu berbeza. Jadi pendapat saya, tak salah pun untuk ada. Saya pun ada satu, walaupun saya sangat-sangat jarang guna. Untuk keadaan tertentu yang kita tak tahu, boleh je. Tapi ada juga sebagian ibu yang memang bertudung labu, mereka selesa menyusukan anak di bawah tudung saja. Baik, maknanya itu bergantung kepada keperluan. Betul. Lah ya. Dan juga kepada orang dekat luar sana, janganlah mudah untuk menghakimi kalau nampak tiba-tiba ada ibu kat satu sudut ni pakai nursing cover sedang menyusukan anak. Sebab hakikatnya kita sebenarnya yang create kita punya own perspektif. Kita sebenarnya yang berfikiran syak dan juga zan kita ni kenalah sentiasa bersangka baik. Itu ibu nursing dah babies kot. What do you expect? Please don't have such bad imaginations ataupun wild imaginations tentang ibu-ibu yang menyusukan anak. Betul, sangat-sangat betul. Sebab proses penyusuan itu sebenarnya kalau kita faham adalah proses memberi makan kepada anak kita. Tapi itulah cabarannya, dan saya sebenarnya agak sedih bila saya punya post tu tular kan. Ada warga dari Indonesia datang dan komen, dia kata, di Malaysia begini sekali ya tanggapan lelaki-lelaki di sini. Kalau di sana mungkinlah mereka punya keadaan ekonomi memaksa mereka untuk menyusukan anak mereka dengan susu ibu. Jadi mereka kata kalau di sini lelaki-lelaki di sini sangat-sangat menyantuni kami yang menyusukan anak. Mereka kan pakai gendong saya menyusukan anak kan. Betul. Jadi saya rasa macam rupanya post saya sampai seberang. Jadi bila mereka menulis komentar seperti itu, kita rasa macam sedihnya. Dan paling sedih sebenarnya Hana pada ketika itu adalah apabila non-Muslim datang dan memberi komen dekat post saya itu. Dia kata all breastfeeding mother you do a great job. Faham tak sebenarnya dekat situ dia nak menunjukkan what happened to the Muslim people in Malaysia. Jadi dekat situlah saya rasa macam we have to do something sebenarnya. Bukanlah kita nak menormalisasikan, nak menyuruh mak-mak ni melakukan sesuatu yang tidak beradab, yang melanggar tata susila kita, tetapi bagaimana untuk kita menangani keadaan ini supaya dia tidak jadi melarat sehingga penyusuan pun menjadi satu perkara yang tabu untuk dibicarakan. Yang negatif. Sangat sedih lah kan. Ya, saya faham. Allahu Akbar. Jadi saya harap semua ibu-ibu dekat luar sana, saya doakan dipermudahkan urusan penyusuan mereka lah. Itu bercakap tentang nursing cover dan juga hal-hal berkaitan dengan sensitiviti penyusuan. Tapi kan kita masih lagi nak bercerita tentang tentang baju penyusuan ini kan. Sebenarnya apakah kata orang mungkin nak bagi tips berapa banyak baju perlu kita sediakan. Sebab saya ni agak detail sikit when it comes to menyiapkan baju-baju ni kan. Sebab saya faham mungkin ada setengah ibu mungkin menuntut mereka untuk tampil lebih berketerampilan di hadapan di halayak ramai kan. Jadi how many should we provide untuk diri kita dan
Dan juga bajet ni. Biasanya dekat luar sana tu, apakah banyak alternatif untuk fashion ibu-ibu yang menyusu? Okey, Alhamdulillah kan, seiring orang kata dengan inovasi pam susu, baju juga berinovasi lah. Dan kalau dulu baju menyusu sangat mahal, 200-300. Manalah mampu orang nak beli kan, kalau nak beli hari-hari. Alhamdulillah sekarang sangat banyak baju menyusu yang sangat mampu milik. RM59, RM69 lah. Jadi memang sangat banyak. Cuma ibu pandai nak memilih sajalah. Okey, berapa helai? Okey, kalau saya baju tu tak mahal sangat, saya beli banyak lah. Okey, mungkin hari-hari ada satu baju kan. Tapi mungkinlah kalau baju tu jenis fashionable kan, ada certain baju yang sangat mahal. Tapi kita nak juga ada baju macam tu. Mungkin sekadar 1-2 helai sudah memadai. Tapi kalau baju yang kita nak pakai hari-hari dan mungkin kita lihat ada keperluan kita dengan anak kita hari-hari. Dan sebenarnya baju menyusu ni, kalau saya personally, dia bukan sekadar memudahkan saya menyusukan anak, dia memudahkan juga untuk saya pam susu. Jadi tak perlulah orang kata kita tak appropriate nak pam susu tu kan, sampai nak orang kata duduk bawah meja ke apa. Dengan baju yang mudah akses ni, kita boleh pam susu dengan selesa dan boleh menyusukan bayi dengan selesa. Jadi keperluan tu 2-3 helai sudah memadai. Nak lebih daripada itu, is depend on your budget. Masya Allah. Okey, tadi saya nampak Puan Nat sempat minum air banyak kali pula tu sepanjang kita melakukan podcast. Betul. Ni kan, podcast. Jadi saya nak tanyalah juga kan, when it comes to diet ibu-ibu yang menyusu kan, ada setengah ibu ni hatta selepas pantang pun mereka masih lagi berpantang. Certain benda yang mereka tak boleh ambil, contoh macam caffeine dan sebagainya. But still some people they need their coffee dan juga benda-benda lainnya. Apakah diet-diet ini akan menjejaskan kualiti susu anak kita? Dan kita kadang risau kan, kita nak tuntut nafsu kita macam nak makan ngidam juga. Kita takut pula nanti kan besok anak ambil kemih susu tak pandai lah, anak tak susah nak lambat progres dan sebagainya. Apakah ada tabu seperti itu when it comes to diet dan juga perkembangan anak? Okay, so bila saya menjawab pada soalan Hana yang caffeine tu tadi. So caffeine ni, sifat dia diuretik. So diuretik ni maksudnya bila ibu tu consume, dia akan mengeluarkan lebih banyak air daripada badan, kerap kencing lah. Jadi secara tidak langsung dia memang akan menjejaskan sedikit penghasilan susu. Susu akan drop sedikit. Tak salah nak minum orang kata kopi ataupun orang kata caffeine drink, tapi minimalkan dia lah. Contoh kalau macam caffeine kan, kita sarankan kalau boleh satu hari secawan je. Secawan ni lebih kurang 4 sudu teh. Jadi kalau you nak minum banyak kali, you buatlah setiap kali tu 1 sudu, and then next 1 sudu. Sekadar orang kata melepaskan kita punya addiction kepada caffeine tu. So bukan tak boleh minum. Yang kedua, caffeine ni juga dia menyebabkan baby tu alert lebih tinggi. So kalau kita pam susu sambil kita minum caffeine dan susu tu kita hantar kepada pengasuh, bersedialah pengasuh call, anak tak nak tidur. Ataupun kita menyusu, okay, lepas tu kita baru je minum caffeine, kita tak ada gap, at least 1 jam lah sekurang-kurangnya gap, kita terus je bagi baby kita susu. Memang malam tu susahlah anak kita nak tidur. Dia ada kaitan. Daripada segi perkembangan pula terbantuk ke apa, tidaklah biasanya. Sebab daripada kajian sendiri, ibu-ibu yang kebuluran sekalipun masih lagi boleh menghasilkan susu yang berkualiti dan mencukupi untuk bayi. Dia biasanya kalau kes terbantuk tu adalah disebabkan oleh ibu-ibu yang tidak ada ilmu dan mereka tidak mampu untuk memberikan susu rumusan dan mereka terpaksa memberi alternatif yang tidak sihat seperti susu pekat, air teh, air sirap kepada bayi yang sedang dalam proses pembesaran ni. Itu puncanya biasanya lah. Baik, maknanya tidak ada direct effect diet dan juga perkembangan bayi. Tapi what would you recommend? Diet yang bagaimanakah yang Puan Nat boleh recommend untuk kepada ibu-ibu dekat luar Betul. sana, so that mereka boleh lebih kata orang buat persiapan yang lebih baik supaya menghasilkan susu yang mudah dan banyak, insya-Allah. Okey. Macam klise, tapi inilah yang terbaik, suku-suku separuh. Suku-suku separuh tu lah. Suku-suku separuh juga konsep dia. Suku-suku separuh tu sebenarnya kan ramai ibu-ibu dia bagi feedback, kenapa susu saya dalam pantang banyak sangat-sangat. Selain daripada hormon kita masa dalam pantang ni memang sangat-sangat tinggi, pemakanan kita masa waktu pantang tu sangat sihat tu Hana. Perasan tak? Betul. Kan kita makan sayur rebus yang berkukus, ikan bakar kan. Masya Allah. Jadi daripada situ sebenarnya bila kita kurangkan minyak, kurangkan orang kata makanan bergaram dan sebagainya, kita dapat kualiti dan kuantiti susu yang lebih baik.
sepatutnya diteruskan, bukan sebenarnya dalam pantang sahaja. Jadi kalau betul-betul you all nak ada susu yang berkualiti, orang kata dalam kuantiti yang bagus, suku-suku separuh. Tapi kadang-kadang mak ni kata, kenapa saya menyusu lapar nanti ya? Hana get ready lah ya. Okey, asyik lapar je. Tidak dinafikan memang hormon tu dia akan mencetuskan rasa lapar dan dahaga. Okey, tetapi ia bergantung juga kepada nafsu kita. Kalau kita layan sangat dia punya rasa lapar tu, memang kita akan makan overdose. Macam saya lah, kadang-kadang memang selalu overdose lah kan, sebab memang akan rasa keras lapar. Susu insyaAllah okey je, cuma kita tidak mahulah pula ibu itu berlebihan berat badan. Kan nanti dia tak yakin diri pula kan, dan sebagainya. Jadi kalau boleh kawal. Kemudian paling penting sebenarnya, saya perhatikan ramai ibu menyusu dia kurang ambil protein, dia lebihkan karbo, dia lebihkan nasi, ikan secoek dia, nasi satu pinggan. Itu tak bagus lah, sebab untuk menghasilkan susu yang mencukupi sebenarnya protein juga lah sangat-sangat penting. Jadi kena seimbang. Sekurang-kurangnya telur lah ada. Ya betul, telur ke ikan, ayam kan. First grade protein is very good. Baik, okey. Lebihkan protein, kurangkan karb. Ya, betul. Kenapa kalau terlebih karb tu apa jadi? Biasanya akan menyebabkan obesiti lah kalau ibu ambil secara berlebihan. Bukan pada anak lah, pada kita ya, lah. pada kita sebenarnya. Anak tu kadang-kadang ada setengah mak dia kecil je, tapi anak tu besar juga. Sebab kandungan mungkin kandungan lemak yang tinggi pada susu ibu tu kan. Tapi dia berlebihan lemak kat kita lah nanti. Baik. Adakah macam kita juga perlu mengurangkan sugar intake, pengurangan gula buatan betul. dan sebagainya? Sebaik-baiknya, sebab sugar ini juga daripada salah satu kajian mendapati dia boleh jadi milk killer juga. Dia boleh menyebabkan kemeruduman susu juga jika diambil secara berlebihan. Jadi mak apa-apa pun berpada-padalah. Cuma senang cakap, tapi sebenarnya mak menyusu ni dia memang craving manis. Sebab dia biasanya lah proses penyusuan tu dia burn a lot of energy. Betul. Dia akan sangat-sangat craving perkara manis. Okey. Bagaimana dengan ibu-ibu yang mungkin terdedah dengan chemical-chemical luar? Betul. Contoh macam dia bekerja kat tempat yang memang terdedah dengan chemical dan dia masih menyusu. Okay, itu yang pertama. Dan yang keduanya, ibu-ibu yang Allahumma salli datang pula brain pregnancy, lupa pula soalan saya tadi. Okey, itu ibu yang terdedah dengan chemical. Ibu yang on medication. Mungkin dia tengah on antibiotik ke, dia tengah ambil paracetamol ke dan sebagainya. Apakah benda tu akan memberi kesan kepada bayi? Okey. So kalau ibu yang bekerja dekat orang kata chemical environment, sebab saya orang chemistry juga. Jadi kita faham keadaan tu bagaimana. So tengok juga kepada dia punya exposure tu lah. Sama ada mereka ni memakai orang kata pakaian keselamatan ataupun tidak. Dan memang tak dapat dinafikan, ada setengah ibu yang bekerja dekat kawasan ini, dia tahu dah memang susu dia memang confirm tak hygiene. Okey. Jadi mereka buat syarat je, pump and dump. Mereka tidak dapat membawa pulang susu itu. So itu antara perkara yang ibu-ibu ni perlu tahu tentang orang kata faktor di persekitaran, adakah exposure itu memberi ataupun menjejaskan kualiti susu. Jadi kalau pump and dump tak ada masalah, teruskan sajalah. Okey. Dan yang kedua, kalau ibu-ibu yang on ubat-ubatan, kalau paracetamol, antibiotik, kebanyakannya selamat untuk ibu menyusu. Cuma lah ada sebahagian ibu yang mungkin dia perlukan macam contohnya antidepresan ataupun ubat psikiatri kan. Biasanya mereka perlu berbincang dengan doktor mereka untuk doktor memberikan dos yang bersesuaian. Dan nasihat saya kepada ibu-ibu yang memerlukan rawatan psikiatri, jangan tinggalkan ubat. Sebab saya ramai klien yang memerlukan rawatan psikiatri, mereka sangat takut untuk meneruskan ubat kerana bimbang kepada bayi mereka. Of course dia akan ada minor side effect. Sebab itu saya kata berbincang dengan doktor anda akan berikan dos yang bersesuaian. Tapi jangan tinggalkan ubat. Sebab kesan akibatnya bila anda tidak meneruskan ubat-ubatan tersebut, orang kata ketidakseimbangan akan berlaku dan merisikokan nyawa anda lah. Itu sajalah. Dan saya ramai ibu-ibu yang begini survive, alhamdulillah, makan ubat seperti biasa dan kita sentiasa pantau. Okey, jadi insyaAllah ibu-ibu jangan takut. Baik, okey. So do not leave your medication. Betul. Sentiasa kita beri minta konsultasi daripada yang pakar. Betul. Supaya memastikan kita tak terputus susu dengan anak. Betul. Dan kita juga tak terjejah kesihatan kita. Betul. Okey, baik. Itu dari segi penyusuan kan. Ada satu soalan saya nak tanya sebenarnya, tapi saya asyik lupa soalan tu tau. Berkaitan dengan kesihatan jugalah, kesihatan penyusuan ni. Ibu yang ada kanser? Bukan. Betul. Betul. Ibu-ibu yang mungkin ada mengalami masalah-masalah kesihatan yang kronik, macam mana asma, tak boleh tinggal salbutamol dan sebagainya. Macam mana tu?
So biasanya kalau setakat inilah ibu yang asma, setahu saya masih lagi boleh meneruskan penyusuan macam biasa, dia tidak mengganggu lah. Cuma kalau ibu yang perlu jalani rawatan kemoterapi, ibu-ibu inilah biasanya memang tidak dapat meneruskan penyusuan susu ibu, dan biasanya sama ada mereka berhentikan penyusuan ataupun mereka mencari alternatif lah ibu susuan. Jadi memang ada certain case ibu-ibu yang orang kata keadaan dia bukan biasa ini, biasa mereka punya saranan doktor memang terpaksa memberhentikan penyusuan. Memang ada begitu. Ada juga yang survive pump and dump for certain period sebab dia nak nanti bila dah habis rawatan tu dia nak menyusukan anak dia kembali. Itu saya rasa memang ibu-ibu yang semangat juang yang sangat tinggi lah. Masya Allah. Mungkinlah kan Puan nak ceritakan sikit satu kisah inspirasi ke, nak berkongsi dengan kita mengenai ibu-ibu yang melalui fasa-fasa bujang getih tapi subhanallah berjaya menyusukan anak mereka, supaya memberikan kita semangat kepada mereka dekat luar sana untuk teruskan perjuangan ini. Sebab ini adalah satu, saya kira, perjuangan yang besar untuk kalangan ibu-ibu menyusukan anak-anak mereka. Saya nak kisah tentang diri saya sendirilah. Okey, bukan sebab nak angkat diri dalam bako ke apa. Sebenarnya saya pernah kehilangan anak pertama saya, Hana. Okey, saya kehilangan anak pertama saya adalah kerana anak saya dilahirkan pramatang. Dan pada ketika itu, walaupun sebenarnya dah ada sumber-sumber, orang kata kita boleh carilah dekat blog-blog tentang ilmu penyusuan susu ibu, tapi keinginan saya nak mencari ilmu tu tidak ada. Dan bila anak saya dilahirkan pramatang, memang para doktor dan nurse kerap kali berikan saya nasihat, Puan, berikan susu ibu. Tapi saya tak tahu kenapa. Saya rasa macam mereka terlalu push saya untuk berikan saya susu ibu. Tapi family saya dah sediakanlah susu formula paling mahal kan. Kita nak buat yang terbaik. Saya ingat lagi ayat saya. Kawan saya sampai cakap macam ni, Nat, pergilah baca-baca kat internet ni kan. Lepas tu saya ingat lagi ayat saya yang pada ketika itu sangat ego dan sombong lah. Saya cakap, kita ni ibu berkerjaya. Buat apa kita nak susah-susah pam susu kan? Susu formula kan ada. Lepas saya terus tinggalkan kawan saya tu. Kawan saya tu dia termangu-mangu lah kan. Dia just beri nasihat tapi saya macam kita katalah unwanted advice lah. Kan. Kita terus begitulah kan. Dan ditakdirkan saya masa tu bagilah susu formula, susu ibu. Tapi susu ibu pun pada ketika itu saya tidak kendalikan dengan betul. Senang kata susu ibu saya kebanyakannya rosak je. Dan pada satu hari tu, pada hari ke-16, tiba-tiba muka anak saya bertukar warna biru dekat dia punya bahagian mulut. Dan saya tak tahu kenapa. Kerap kali bertukar. So bila saya pergi ke bahagian emergency, mula-mula nampak macam okey, tapi kita punya insting ibu tak sedap kan. Dan selepas beberapa ketika, tiba-tiba oksigen anak saya drop dengan sangat drastik lah. And then saya ingat saya pada keesokan harinya dia ditahan terus dekat NSU tu. Keesokannya dia pengsan 2 minit. Sebab tak cukup oksigen. Tapi tak tahu kenapa puncanya masa tu. Tapi masa tu doktor dah cakap dengan tegas, Puan, bagi susu ibu. Macam tu kan. Saya dah lah pressure kan. Tiba-tiba anak kita jadi macam tu kan. So saya pun pam lah. Tapi rupa-rupanya bila kita dengan keadaan sangat stres, tengok anak kita dah masuk tube, pakai ventilator apa semua masa tu, susu saya tak boleh keluar. Sebab memang tak ada dinafikan, stres memang akan mengganggu pengeluaran susu. Susu saya memang tak boleh keluar. Dia orang keep hari-hari, Puan, mana susu? Saya sampai jadi lagi stres. Saya cuba cari ibu susuan pada ketika itu, tapi mungkinlah Allah nak takdirkan tak ada seorang pun ibu susuan nak bantu saya. Okey? Jadi terpaksalah mereka beli susu formula, tapi hari-hari lah saya dapat soalan yang sangat stres daripada telefon apa semua, tolong hantar susu ibu. Adalah susu yang saya hantar yang berjaya saya perah tu kan. Dan saya pun tak faham kenapa ada waktunya ketika saya perah keluar dan ada ketikanya tidak. Okay. Dan pada hari ke-21 di mana masa tu keadaan anak saya macam lagi teruk. Sampai doktor dah tak tahu nak buat apa, tapi saya dengar doktor cakap ambil sampel daripada usus dia lah, lebih kurang macam tu. Okay, so doktor pun ambil. Kemudian saya ingat dah dalam pukul 2 pagi macam tiba-tiba anak saya macam stabil, dia ketawa, dia pegang tangan anak saya. Tapi doktor dah cakap dengan saya, Puan, kalau this sekali lagi happen, I think we cannot save her anymore. Macam tu lah kan. Okay, so saya rasa macam positif lagi sebab saya dah nampak anak saya dah macam makin improve waktu itu kan. Tapi itulah yang orang kata, kadang-kadang Allah nak memberi pinjaman, orang kata great moment tu seketika. Dan pukul 4 lebih pagi macam tu dia dah kritikal balik. Dia dah kritikal balik, mata dia tak boleh tertutup apa semua kan. Dan doktor cakap, Puan, kami dah tak boleh nak buat apa-apa, this is the best way lah kan. Tapi suami saya masa tu dia macam saya dah cakap dengan suami saya, jom kita telefon family. Tapi suami saya kata no, jangan dulu. Dia rasa anak tu masih lagi boleh survive kan. Cuma dah 1 jam saya tengok, saya rasa kita kena redha ni kan. Dan saya pun bagi tahu family saya semua datang. Dan Alhamdulillah for the last moment tu anak saya memang pegang tangan saya sepanjang masa. Dan dia meninggal lah dekat dalam pangkuan saya.
Dan masa tu baru saya dapat tahu anak saya intolerance to formula milk. Dan bila saya dah jadi kaunselor ni, memang ada je kes-kes seperti ini beberapa kalilah saya handle. Okay. So atas kehilangan yang pertama tu, of course lah saya rasa sangat menyesal. Saya alami orang kata trauma yang sangat teruk. Saya alami postpartum depression. Saya perlu jalani rawatan psikiatri. And then saya menghilangkan diri selama 5 tahun sebab saya rasa bersalah. Seolah menyalahkan diri sendiri. Of course kita akan menyalahkan diri sendiri kan. Dan daripada situlah saya, orang kata, kenapa saya berada di sini selama 7-8 tahun berjuang tanpa, orang kata, tanpa bosan walaupun banyak cabaran yang saya hadapi. Sebenarnya bila nak perjuangkan tentang ilmu penyusuan ni, saya pernah berada di tahap tak ada ilmu, ego dengan ilmu saya. Hari-hari staf kesihatan dah pesan bawa susu ibu, saya tak ada usaha nak cari ilmu. Dan masa tu saya rasa macam awareness tu kurang, kita pun tak tahu kenapa. Family kita pun mixed feeding. Dan sejak itulah, orang kata, saya cuba gali ilmu penyusuan. Saya bantu diri saya menulis di blog dengan menggunakan nama samaran dulu. Dan kemudian bila saya dah ready, after 5 years saya dah okay, keadaan kesihatan mental saya dah kuat, saya berada di media sosial. Dan saya masa tu saya nekat, once saya berada di sini, saya takkan patah balik. Niat saya nak bantu ibu-ibu yang tak ada ilmu, yang ego, yang sombong macam saya dulu. Sebab saya tak nak kalian kehilangan anak seperti saya. Dan saya dah handle banyak kes ibu-ibu yang hampir kehilangan anak mereka kerana tiada ilmu. Allahu Akbar. Besar sungguh hikmah Betul, sangat-sangat. daripada peristiwa Betul. tu. Masa tu kan sebenarnya kan, saya macam ada satu kemarahan sikit dekat staf kesihatan. Saya macam nak cakap macam ni hari-hari you all push saya, tapi you tak ada pun 1 minit cuba cakap dengan saya. Kenapa you Kenapa I kena bagi susu ibu? Tapi itulah mungkin takdir Allah. Kalau dia bagi tahu, mungkin masa tu saya berjaya susukan anak saya tak jadi kaunselor kan pada hari ni kan. Saya macam just 1 minute saja you bagi tahu, tapi tak ada seorang pun bagi tahu. Tapi itulah takdir Allah yang saya terimalah. Alhamdulillah dah ada 4 orang cahaya mata pengganti dan semuanya diberikan susu ibu. Dan Alhamdulillah juga peluang untuk menyantuni puluhan ribu ibu-ibu berjaya menyusukan anak dia dengan susu ibu pun, itu sudah satu ibrah yang sangat besar untuk saya. Subhanallah, very inspiring, subhanallah. Which leads me to another question. Yes. Okay, apakah ada perbezaan tentang anak-anak pramatang yang disusukan Betul. dengan anak-anak yang lahir secara full term? Ada beza tak? Dan juga ada beza tak kalau ibu-ibu tu dia lahir, dia dilahirkan anak dia melalui cesarean, will that affect the quality of the milk? Okay, dengan ibu bersalin normal. Dengan ibu yang bersalin normal. Okay, so saya menjawab persoalan kepada anak pramatang dengan anak yang full term. Anak pramatang ini, usus dia memang the best susu yang dia boleh proses hanyalah susu ibu. Sebab itu dekat Malaysia kita dah ada bank susu, tapi kita fokuskan kepada bayi pramatang ini. Maksudnya kalau contohnya saya ni ada anak 6 bulan, saya nak derma kat mereka, tak boleh. Dia bukan simply macam tu. Mereka sangat-sangat jaga. Mereka tapis, mereka cek kualiti susu demi keselamatan bayi-bayi pramatang inilah, sebab usus mereka belum matang. Jadi susu ibu molekul dia sangat mudah dihadam berbanding susu formula. Dan susu ibu yang melahirkan bayi pramatang dengan susu ibu yang bersalin full term tak sama. Dia berbeza kandungan dia. Tu Masya Allah. Sebab itulah sebenarnya dalam payudara ibu dalam payudara ibu yang hamil, dia dah ada susu sejak kandungan 4 bulan. Kerana nak mempersiapkan diri sekiranya anak itu dilahirkan pramatang. Subhanallah. Okay. Dan daripada segi kalau ibu itu bersalin normal ataupun cesarean, insyaAllah tidak ada perbezaan daripada segi kualiti. Cuma tak dinafikan ibu yang bersalin secara cesarean ini dia berhadapan dengan cabaran rasa sakit. Jadi berbalik semula kepada salah satu hormon, iaitu hormon oksitosin tadi, yang love hormon tu dah sakit, mana datangnya love hormon kan. Jadi kadang-kadang dia sedikit lambat keluar susu tu sebab ibu tu rasa sakit yang agak kuat selepas proses kelahiran. Itu saja. Tak selesa. Okey, adakah ibu-ibu ni yang sewaktu tempoh mereka melahir bersalin tu, mungkin yang ambil epidural ke, petidin ke, or ambil anesthesia ke kan, akan memberi kesan kepada kualiti susu lepas dia dah bagi anak dia susu tu? InsyaAllah daripada segi kualiti tidak. Cuma kalau ubat tahan sakit tu biasanya kadang-kadang bila lepas dah bersalin tu, mak akan rasa mengantuk, baby pun rasa mengantuk. Dua-dua rasa mengantuk. Itu saja. Dua-dua drowsy. Betul. Jadi dia akan melambatkan permulaan proses penyusuan. Sebab kalau boleh kita nak galakkan Hana, masa dalam labor room tu lagi,
menyusukan anak dia kat situ lah. Seboleh-bolehnya lah. Tapi kadang-kadang bila dua-dua mengantuk, itu yang lambat sikit nak memulakan penyusuan. Itu saja. Saya sebenarnya terkejut bila tadi Puan nak cakap kita ada bank susu untuk standby untuk anak-anak pramatang ini. Dari segi hukum Islam kan, adakah para penyumbang susu-susu di bank susu ni daripada golongan muslimah atau bagaimana, dan adakah dibolehkan dalam Islam? So yang ada dekat Malaysia ini yang jenis patuh syariah lah. Maksudnya dia akan pastikan maklumat daripada ibu itu dikumpulkan. Sebab itu saya kata tadi ada tapisan. Ada tapisan yang sangat ketat. Bukan simply bagi, kalau macam kat overseas, kita tak tahu susu tu daripada mana. Tahu banyak je kan. Jadi dekat Malaysia tak boleh buat macam tu. Sebab kita nak kena jaga juga hukum bayi tu mahram kan. Jadi mereka ada orang kata kuantiti minimum yang boleh diberikan kepada bayi itu, sama ada nak menjadikan mahram ataupun tidak. Dia begitulah. Sebab syarat untuk anak tu menjadi mahram adalah 5 kali kenyang. Jadi dekat Malaysia sangat ketat. Sangat ketat dan orang kata melalui proses dan kajian yang sangat teliti. Baik, maybe sedikit out of topic mengenai breastfeeding in Malaysia. But some people kan dengan lebihan susu-susu yang mereka simpan, kadang-kadang mereka buat sebagai jualan ataupun buat produk lainnya, produk kecantikan dan sebagainya. Adakah dari aspek Islam ini dibolehkan? Kalau buat sabun lah dan sebagainya. Sebab kita dah ada fatwa dah, kalau untuk susu ibu memang tidak boleh lah digunakan untuk bahan mandian. Jadi tak ada option untuk Muslim, Muslim mothers, kalau mereka ada lebihan susu, sama ada perlu diberikan kepada anak susuan ataupun perlu dibuang. Itu saja alternatif yang ada lah. Kalau air susu tu mereka kata boleh guna untuk buat mandikan bayi tu, pun tidak boleh juga. Sebab kita memang dah ada fatwa, memang hukumnya tidak boleh untuk, sebab darjat air susu daripada seorang ibu tu ataupun manusia ni lebih tinggi berbanding susu haiwan. Jadi memang tidak boleh digunakan untuk mandi. Subhanallah. Walaupun kepada anak itu sendiri. Walaupun kepada anak itu sendiri. Saya dulu pun tak tahu, saya pun pernah mandikan anak saya dengan susu ibu. Adakah guna susu ibu untuk baiki sakit mata lah dan sebagainya? Itu juga sebenarnya kalau untuk macam rawat ketumbit, sakit telinga, sebenarnya tak dapat dinafikan dalam susu ibu tu ada pelbagai antibody, dan memang ada orang kata certain kajian yang membuktikan memang dia dapat menyembuhkan. Tapi tak adalah orang kata sakit mata sampai berlubang kita nak curah dengan susu ibu, memang tak patut lah kan. Dia biasanya mungkin dalam keadaan yang minima, hygiene, insyaAllah okey. Baik, Baik, mungkin sebagai konklusi lah kan kepada mama dan juga papa sekat luar sana, persiapan untuk penyusuan anak-anak ini, dan saya kira ini adalah satu pekerjaan yang paling mulia. Menyusukan anak, subhanallah kan. Mungkin Puan nak bagi tahu kepada mereka di luar sana apa yang perlu mereka tahu, kalau mungkin kita tak sempat lagi nak cover daripada apa yang kita bincangkan tadi. Apa yang kita nak tahu secara konklusi, saya lebih suka macam nak, orang kata mungkin ada yang sedang menonton ni ibu-ibu yang tidak menyusukan anak mereka dengan susu ibu, dan mereka mencari why I have to breastfeed my baby. Satu nasihat saya kepada semua ibu, tiada seorang ibu pun yang terbaik di dunia ini. Tapi ibu yang terbaik itu adalah ibu yang berusaha untuk menjadi lebih baik pada hari ini berbanding semalam. Mungkin pada hari ini kita tak berjaya nak menyusukan anak kita dengan susu ibu, atas ketiadaan ilmu, atas cabaran, atas kekurangannya sokongan, dan kita kerap menyalahkan diri. But it's okay. Mungkin kita tidak ataupun belum berjaya memberikan anak kita dengan susu ibu, tetapi tidak salah untuk kita memulakan diri dengan mencari ilmu. Mungkin bukan untuk anak kita sekarang, tapi mungkin untuk anak kita pada masa akan datang. Mungkin bukan untuk anak-anak kita pada masa akan datang, tapi mungkin ahli keluarga terdekat ataupun rakan-rakan kita. Jadi kadang-kala ada sebahagian orang, dia cuba dan berusaha untuk mencari ilmu untuk diri dia sendiri. Dan ada sebahagian orang, dia berusaha untuk menambah ilmu untuk membantu orang lain. Dan it's okay kalau you tak berjaya pada hari ini, belum tentu lagi you tidak berjaya pada masa akan datang, insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak Puan Nat di atas perkongsian dan juga sharing yang begitu masya-Allah. Banyak sebenarnya ilmu yang saya dapat pada hari ini. Saya kira mamas-mamas dan juga papas-papas kat luar sana pun banyak peroleh ilmu mengenai kelebihan penyusuan kepada anak-anak kita, dan saya harap semua dapat memperoleh manfaat daripada perkongsian kita pada hari ini. Dan juga kepada mama dekat luar sana yang ada persoalan mengenai si manja ataupun rumah tangga, nantikan insya-Allah topik kita yang seterusnya bersama saya dan juga tamu jemputan yang lain nanti dalam Kelab Mama, podcast Jom Jannah yang akan datang insya-Allah. Until then, see you guys soon. Assalamualaikum. Bye-bye.
Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillah, kita sebenarnya ada beberapa soalan coming from followers daripada Kelab Mama. Jadi kepada followers Kelab Mama yang mengikuti kita, ada sebarang kemusykilan, soalan nak diajukan kepada para expertise kita dekat sini, bolehlah tanyakan dekat kita punya social media, sama ada on our Facebook, Instagram ataupun kita punya TikTok. Okay? Alright. Ada beberapa soalan dekat sini. I wouldn't say it's controversial and I wouldn't say it's sensitive either. It's pretty normal, cuma cara kita nak menerimanya macam mana. Berkaitan dengan soalan-soalan dekat sini. Memang ada banyak sebenarnya. Okay. Soalan yang pertama, mengenai susu badan versus susu formula. Ada yang kata orang yang duk pakai susu formula ni ataupun campur-campurkan susu formula dengan anak ni, tendensi anak tu untuk sakit tu lebih berbanding dengan anak yang susu badan. Maknanya mungkin dia nampak macam sihat kan, sebab mungkin gula tambahan dan sebagainya. Tapi hakikatnya duk sakit lah memanjang. Betul ke? Okey. Sensitif soalan-soalan seperti ini kadang-kadang orang kata menimbulkan rasa tidak senang lah dalam kalangan ibu yang tak berjaya bagi susu ibu. Tapi kita kena orang kata melihat pada faktanya, di mana kalau kita lihat perbandingan dalam susu formula dan susu ibu, Wak Ima bagaimanapun susu rumusan itu cuba meniru orang kata kuantiti ataupun kualiti susu ibu daripada segi kandungan DHA, AHA dan sebagainya. Tetapi ada satu yang tidak ada dalam susu formula, iaitu antibody. Jadi antibody ni hanya terkandung dalam susu ibu sahaja. Jadi mungkinlah itu antara faktor kenapa dikatakan bayi-bayi yang orang kata minum susu formula ini lebih kerap sakit. Tapi bukanlah kita nak kata bayi yang susu ibu tak sakit langsung, Hana. Ada juga sakitnya. Cuma biasanya mereka akan cepat recover kerana kelebihan daripada antibody itu. Tapi janganlah mama-mama kat luar sana, untunglah dia dapat bagi susu ibu kan, aku tak dapat. It's okay my dear. Okay. Nanti insyaAllah bila anak dah mula makan dan 6 bulan ke atas, sediakan pemakanan yang bagus. Okay. Dan sihat untuk anak. Kalau kita tak dapat nak berikan susu yang terbaik pada masa sekarang, pastikan pemakanan berkualiti. InsyaAllah. Okey, harap clear dekat situ. Okey, soalan yang kedua. Memang kita semua maklum susu adalah hak suami kita. Maknanya kalau kita nak bagi susu tu kepada anak orang lain juga, kita kena minta izin daripada suami. Kan? Okey, soalan ni agak, saya tak tahulah adakah soalan ni sensitif ataupun tidak. Okey, maybe to you it's funny or maybe to you it's sensitive, but to me biasa saja. Okey, ada situasi di mana kadang-kadang suami tu, okey, ni sebab hak aku boleh minum susu ni. Okey, tu satu, dia minum secara conscious, dia nak minum susu tu. Okey, keduanya dia terminum susu tu. Okey, adakah ini dibolehkan ataupun tidak? Yeah, I know it sounds funny, tapi this situation happens. Okey? Okay. Okay. Right. Boleh tak suami nak minum susu ibu? Kan? Macam tadi Hana kata, itu adalah hak suami kan. Jadi saya rasa kalau terminum itu mungkin satu perkara yang macam Hana cakap, it's normal. Okay, mungkin ada keadaan yang dia terminum. Tapi kalau dia minum, kita perlu lihatlah, orang kata suami tu dia mungkin nak minum susu isteri dia tu, adakah sehingga mengganggu jumlah dan kuantiti yang sepatutnya anak itu dapat. Ataupun waktu anak menyusu, suami nak menyusu kan, macam dah jadi mengganggu juga hak anak itu untuk diberikan susu yang wajib ini. Jadi kat situ kita kena lihatlah, adakah kalau terminum tu pada saya is not a big issue. Tetapi kalau dengan orang kata keinginan untuk minum susu, sebab memang kita ada pernah handle satu kes juga macam ni, dan bila saya rujuk kepada yang pakar, kita kena lihat adakah dia sampai mengganggu keperluan bayi itu sendiri. So kalau sampai mengganggu, saya rasa suami perlu diberikan orang kata pilihan yang lain, nasihat lain lah bagaimana untuk mengurangkan keinginan seperti itu. Kena letak limitation lah. Ya, betul. Okey, bagi mereka yang ada keinginan seperti itu. Okey, tak ada masalah, but you have to put some limitations to it. Okey. Baik. Kedua, macam mana pula sekiranya kan adakah penyusuan itu boleh mengganggu hubungan seksual activity antara suami dan juga isteri, dan adakah hubungan seksual suami dan juga isteri akan mengganggu produktiviti susu ibu? Dari segi sexual productivity ni, mungkin kita perlu lihat jugalah kepada keadaan ibu itu sendiri. Sebab kadang-kadang ada sebahagian ibu ni mungkin dia terlalu penat, okay? Jadi orang kata pengurusan fizikal dia, mental dia, emosi dia, okay? Dan orang kata pengambilan diet sihat itu mungkin menyebabkan dia rasa kurang keinginan disebabkan itu. Jadi suami kena cuba bantu dan lihat, okay, bagaimana untuk keadaan ini boleh ditambah baik dan tidak mengganggulah sexual productivity suami isteri. Dan kita tidaklah mahu menyalahkan proses penyusuan, tapi mungkin ada solusi. Bukanlah kita kata stopkan penyusuan, tidak. Mungkin kalau kita lihat
ada waktunya suami perlu bantu untuk menjaga bayi, suami perlu take part lah. Sebab kalau boleh kita nak bersama-sama dengan isteri tu dalam keadaan dia sihat, secara fizikal dia. Dan kalau apa tadi? Adakah dia akan mengganggu tak? Kalau let's say lah, dia hubungan seksual kan? ni, it's fine. Tapi adakah dia mengganggu tak produktiviti susu tu? Susu tu keluar sikit ke? Ataupun susu tu lagi banyak ke bila mereka melakukan hubungan seksual? Atau bagaimana? Okey. Masya Allah, soalan ni agak mencabar juga untuk saya. Biasanya tidak mengganggu lah daripada segi produktiviti susu, insyaAllah. Ibu yang gembira, ibu yang happy, love hormon dia bagus kan, dia dapat membantu mengoptimumkan pengeluaran susu. So don't worry, insyaAllah tidak mengganggu. Baik, insyaAllah tidak akan mengganggu. Kata orang, produktiviti susu kita, insyaAllah. Okay. Salah faham tadi. Masya Allah, tabarakallah. Okey, bercakap mengenai ibu-ibu yang berpuasa pula, Puan Nat. Okey. Tapi I rasa ini adalah satu soalan yang patut kita tanyakan. Sebab mungkin ramai yang duduk dalam kepala mereka macam-macam. Itu pun buat jadi macam bahan kelakar. Memanglah dia kelakar. Tapi dia satu benda yang sangat-sangat penting untuk kita ambil cakna dan maklum. Okey, dan moving on untuk ibu-ibu yang berpuasa pula. Okey, sebab itulah mungkin kalangan ibu-ibu, mereka ni takut nak berpuasa. Sebab apa? Bila mereka berpuasa, benda ni akan memberi kesan kepada susu mereka. Tapi kalau mereka berpuasa, what's the best advice that you should give untuk ibu-ibu? Sebab saya pasti ramai kalangan ibu sekarang ni mungkin pening bila masa nak ganti, bila masa nanti kan takkan nak kena bayar fidyah tu, nak kena pening nanti cerita dia. Okey, sebenarnya satu fakta berkaitan dengan puasa dan menyusu, puasa itu sendiri tidak mengganggu proses penyusuan. Tapi kenapa sebahagian ibu susu dia drop? Sebab dia rasa dahaga yang teramat, dia rasa penat yang teramat. Jadi dia berkaitan lagi dengan love hormon tu, hormon oksitosin tu. So dia akan kacau sikit hormon tu sebab mak terlalu letih, mak terlalu penat, mak tak cukup air, jadi dia akan mengganggu penghasilan susu. So bagaimana proses puasa yang berkualiti untuk memastikan ibu ini dapat menghasilkan susu lebih banyak? Dan majoriti ibu-ibu yang berpuasa dan menyusu, mereka bagi feedback susu mereka lebih banyak sewaktu berpuasa. Sebab apa? Kita tahu waktu kita berpuasa ni badan kita dalam keadaan rest. Sistem pencernaan kita sedang rehat. Jadi sistem-sistem lain termasuklah proses penghasilan susu dapat dioptimalkan oleh tubuh badan kita. Jadi antaranya adalah kita kena pastikan pengambilan air sepanjang malam tu mencukupi. So kita kena minum segelas untuk cukupkan lebih kurang 8 gelas tu. Bukan minum sekaligus banyak sewaktu bersahur. Sebab bila minum sekaligus banyak, apa yang berlaku adalah minum banyak, keluar banyak. So sama je, tak ada gunanya. Jadi kena minum sikit dan kerap pada waktu malam untuk kita pastikan kuantiti air dalam tubuh badan tu mencukupi. Yang kedua, waktu sahur kena pastikan berkualiti. Bukanlah orang kata cecah biskut dengan air, tak boleh. Sebab biskut tu pun karbo saja kan. So kita kena pastikan kita ada jumlah protein yang mencukupi. Kemudian ada karbo, and then ada serat. Dia saling memerlukan antara satu sama lain. Dan ada sebagian ibu dia tambah sikit. Dia ambil contohnya karbohidrat kompleks seperti oat kan, pasta, tak ada masalah. Ada juga yang amalkan air nabis pun tak ada masalah. Boleh saja. Air nabis tu apa? Air nabis ada air rendaman kurma. Masya mereka Allah. amalkan juga praktis seperti itu sebab mereka kata mereka lebih bertenaga. It's okay asalkan formula dia mudah saja. Air mencukupi. Lepas tu sahur yang berkualiti. InsyaAllah, biasalah awal-awal kita berpuasa, mungkinlah ada kesan sikit sebab kita baru nak beradaptasi. Tapi biasanya after 3-5 days, you akan adapt dan you punya penghasilan akan makin better. Harap dapat menjawab sekalian persoalan tadi. Dan soalan terakhir. Fakta ataupun auta? Bila berkaitan dengan Allahumma summat penyusuan ini, I tadi ada soalan tadi. Yang bernafsu tu. Tak, bukan. Aduh, Allah masuk sama. I ingat I tunggu jawab soalan dia bernafsu. I dah standby jawab. Tapi kira okey lah kan? Maksudnya bernafsu tu adalah sexual need, sexual activity kan? Okey ke? Betul ke soalan dia? Betul eh? Okey. Aduh lah. Sorry. Tak apa. Kejap, ada satu soalan pasal fakta ataupun auta ni. Pasal susu juga. Susu siang, susu malam. Ada juga susu ada? Siang, susu malam ada. Susu siang, susu malam ada. Beza boleh juga cakap fakta atau auta. Ibu yang payudara besar susu banyak. Boleh juga. Itu nak tanya juga. Does size matter? Betul. Susu siang, susu malam. Susu siang, susu malam. Lepas tu, do we need to buy a new bra? Betul, boleh. Banyak ke soalan ni? Boleh kita tanya? Boleh. Baik, alright. Kita boleh. Teruskan. Baik. Soalan yang seterusnya adalah, perlu tak kita membeli bra yang baru
bagi mempersiapkan ibu-ibu yang menyusu, atau bra yang lama ni pun sudah mencukupi buat ibu-ibu? Okey, kebanyakan ibu-ibu yang hamil akan mengalami perubahan payudara sebab tisu-tisu glandula dalam payudara tu dah orang kata kilang-kilang susu tu dah mula orang kata matang, okey, dah mula orang kata membesar saiz dia. Jadi nasihat saya perlu adalah untuk orang kata menampung kapasiti dan payudara ibu itu sendirilah, sebab kita pun kalau boleh tidak mahu isu-isu seperti payudara layut dan sebagainya berlaku. Jadi pilih pakaian dalam ataupun bra yang betul untuk situasi ini supaya ibu lebih selesa, dan paling penting dapat mengurangkan risiko payudara sagging. Sebenarnya payudara sagging ni bukan masalah menyusu, sebab ada mak dia takut nak menyusukan anak sebab dia takut sagging. Sebenarnya adalah pemilihan bra yang tidak betul. Jadi perlu dapatkan yang sesuai dengan anda. Okey, jadi harap maklum ya mengenai pemilihan bra buat ibu-ibu yang menyusu. Okey, fakta ataupun nautan, saya dah ingat dah mengenai soalan saya itu. Okey, adakah menyusukan bayi membantu ibu-ibu untuk kurus? Membantu ibu-ibu untuk kurus. Dan yang keduanya cepat proses healing dan juga penyembuhan satu, dan ketiganya memberi kesuburan kepada telur untuk ibu-ibu yang nak TTC untuk next upcoming pregnancy. Ada 3 soalan daripada sini lah. Okay, so kalau kita lihat kurus, penyembuhan dan untuk next pregnancy. Nombor 1, fakta tentang penyusuan susu ibu, ia boleh membakar lebih kurang 500 hingga 700 kalori dalam sehari. That's a lot. 500-700 kalori ni kalau buat workout 30 minit macam nak pengsan. Tapi just breastfeed boleh menyusu sambil tidur, boleh bakar 500-700 kalori. Patutlah lapar cepat Betul, patutlah lapar cepat. Tapi kenapa tak kurus-kurus? Sebab mak-mak ni yang bakar 500-700 tapi dia ambil lebih daripada tu. Macam saya lah 1,000-2,000 kan. Dia ambil berlebihan tu yang jadi obvious macam saya lah. Itu cerita dia. Okay. Yang kedua, itu faktanya. Yang kedua, proses penyembuhan. Faktanya adalah kalau daripada segi proses penyembuhan, iaitu penyembuhan rahim selepas kelahiran, salah satu hormon iaitu hormon oksitosin tu dia membantu untuk mengecutkan rahim dengan lebih cepat. Jadi ibu-ibu akan yang menyusukan bayi ni, dia punya rahim tu lebih cepat recover, dan sebenarnya dapat juga bantu daripada segi pemulihan. Bila dah ada pemulihan ni lebih baik, so biasanya ibu-ibu yang menyusukan anak ni, dia punya risiko rendah sikit nak dapat postpartum depression yang teruk. Sebenarnya disebabkan oleh hormon oksitosin tu tadi. Dan yang ketiga, penyusuan untuk orang kata TTC ni, sebenarnya proses penyusuan secara eksklusif selama 6 bulan. Sekiranya ibu belum datang haid, dia boleh menjadi perancang semula jadi sehingga 6 bulan. Secara semula jadi. Maksudnya kalau ibu tidak ambil apa-apa perancang dan ibu hanya memberikan susu ibu secara eksklusif dan ibu belum datang haid lagi, dia boleh jadi perancang semula jadi selama 6 bulan. Tapi lepas 6 bulan dah tak boleh terpakai lah. Okey, maknanya sangat bagus untuk merancang kehamilan sekiranya kita menyusu. Oh, masya-Allah. Okey, baik. Soalan seterusnya, apakah betul tadi kan puan katakan susu kita ni dia satu benda yang sangat kompleks. Up to a point dia macam lebih advance daripada coffee machine. Dia boleh kita letak latte, decaf dan sebagainya. Apakah ada perbezaan jenis susu pada waktu malam dan juga siang untuk kita kepada anak-anak kita punya keperluan? Ya, betul. Ada perbezaan susu siang dan susu malam. Di mana susu malam sebenarnya lebih tinggi hormon melatonin, di mana hormon ini membantu untuk tidur. Saya ada idea dah. Kalau macam tu kan, anak saya susah nak tidur siang, saya bagi susu yang saya malam, saya dah faham tu. Dia boleh tidur ke? Boleh. Oh, bagi buat tidur kat anak. Ya, betul. Itulah ajaibnya susu ibu. Sebab itulah kadang-kadang ada sebahagian ibu-ibu yang hantar pada pengasuh kan, bila dia berhadapan dengan cabaran ini, itu antara tips yang kita berikan lah. Berilah susu malam kepada bayi anda. InsyaAllah dia boleh tidur lena. Kalau susu siang ni dia tinggi hormon kortisol, jadi susah sikit lah baby nak tidur. So dia lebih alert dan aktif. Dia lebih alert. Masya Allah ya. Subhanallah, betapa ajaibnya susu ibu tu. Ajaibnya susu ibu, subhanallah. Baru saya tahu banyak sebenarnya kelebihan-kelebihan ya susu ibu ni kepada anak-anak kita. Masya Allah, tabarakallah. Apa lagi soalan tadi nak tanya? Ya. Okay. Ada nak tambah tak, Puan? Tak ada. Betul Okay. Dia tak nak move on lagi tu dengan sexual activity tu. Tapi sebenarnya kan, to be honest kan, kalau orang cakap suami bernafsu, I rasa sebenarnya isteri pun banyak juga yang bernafsu. Sebab apa? They have their own hormone yang memang nak kena keluarkan. So by releasing it is through sex. I mean, let's be honest here, bukan lelaki je yang ada problem tu.
Aduh, Masya Allah, tabarakallah. Okay, subhanallah, Alhamdulillah. It's been an enjoyable session dengan Puan Nat Masrum kita, pakar konsultasi untuk lactation. Saya sangat enjoy this conversation dan saya harap para pendengar podcast Mama Tu Jannah pun sama-sama juga enjoy kita punya session pada hari ini. Thank you so much. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam episod yang akan datang. So, pastikan anda mengikuti Kelab Mama di Instagram dan juga TikTok kami untuk sentiasa mengikuti perkembangan terbaru daripada kami, insyaAllah. InsyaAllah. So, we'll see you guys later, insyaAllah. Assalamualaikum. Bye-bye.